Zaid balik-balik tengok kena masak lemak semua. Dia pergi kampung lah tadi. Dia sudah makan baru dia call aku. Padahal dekat dengan kedai. Ya. Weh, sedap kampung lah. Kampung lah. Kampung lah si celek ni. Apa? Okey. Kampung lah. Hidang sedap lagi pada kampung lah. Pak Bila. Pak Tu, mana Pak Tu? Weh, aku kau dapat si Abang Adib pun kan. Memang aku nganjing teruk Aku dah cakap dengan Ryan sebelum tidur Yun. Dapat dia Yun. Takkan dapat. Adik tu sama naik dengan celik. Sama je. Tak, aku select motor je Okey. Okey, kalau ADV boleh lawan lah Ryan. ADV, si Ryan ni. Si budak lempem ni, dia aku tinggal. Dia tinggal. Kena kat jalan gigi pun mata merah ni buka face tu. Okey, aku dah cakap. Weh, kau tahu tak? Aku dapat motor laju. Okey, aku dapat motor laju. Mesti aku tinggal dia punya. Confirm buat hantar jalan gigi lehat. Kita nak main bukit ada gajah. Ya. Jalan tu dah kena dah. Jalan gigi tu dia pusing. Motor jadi gitu nak. Lah kali dia buka face tu. Apa cerita? Dia pun takut. Kau tahu aku cakap apa? Jalan dekat sini. Apa cerita boleh ke sini ni? Dia tolak motor tu. Dia bukan tolak, dia geli. Tak boleh. Motor tak boleh. Dia macam sagat ni double stand. Mana ada sagat? Sagat? Motor tu rendah Ya. Motor tu lower dah. Motor tu rendah. Budak-budak Forza dia mesej aku. Dia bawa masuk grup. Aku cakap, bukan motor saya bang. Ni motor budak-budak baik. Dah bawa masuk nak bagi stiker. Nak start jual baju lah. Aku cakap kat dia tak boleh. Saya tak boleh bang. Saya dengan ESL Performance bang. Performance bang. Tak boleh jual Forza punya baju. Aku ada gambar lah kita dua Yin. Mana? Tak. Dengan Ustaz Ahmad. Bukan. Dah gambar kita dua. Tak ada. Tak, aku cari. Tunggu lah. Aku cari. Ada tadi ada dia. Tapi Wan, baik ke Wan Awak lah. Baik kan? Kau tengok aku macam mana? Baiklah Wan. Yang kental pasti sampai. Hujan, panas, makanan rider. Gila ni memang macam lagi sikit lah. Ni. Tak. Kau cuba cakap nanti. Cakap sekali lagi. Dia macam yang sebelah naik sikit. Ya, yang sebelah naik sebelum ni okey. Okey, kejap. Sebelum cakap kena ada benda sekali barang lah. Tu Yin, kita dua Yin. 3. Ya, tu gambar atas motor. Ni kita nak pi. Ada juga. Tapi aku faham kan. Tak ada masalah. Faham. Hang yang duk hilang, hang yang tak ada. Dia. Ni, pala butuh hang juling ni. Kita duduk kat patung tu, aku Abang Takim. Calik balik. Jom Wan kita pergi buat video. Okey. Hang buat kelang kabut pakai helmet jom. Kami duduk itu dah tunggu marah. Dia kan dah mesej kita. Ni Nana masuk. Ni Nana masuk kata pagi kan. Buah tu. Gambar aku dengan kau banyak tak? Betul itu. Ni Nana kata betul itu. Bini acap. Nana mana tahu. Nana mana tahu pasal apa pasal motor. Nana mana tahu apa. Aku faham. Nana duduk dalam suruh pi mall lah dengan Acap. Nana pun pakai lobster pun tak habis. Dah makan lobster tak habis. Lepas tu kerang pun tak habis. Kerang goreng bukan kerang bakar. Kau tahu dia model apa? Hadran tidur dengan Wan. Dia kuat mengejut dah. Dia nak tidur dengan aku. Masa aku balik yang kan aku balik. Aku tak boleh. Ya, kau dapat aku. Punya penakut tak mau kejut aku. Buka pintu slow dia dengan Jordan Boy. Takut. Kan bila dia masuk bilik orang dia bising kan. Bilik aku dia masuk senyap. Dia ambil barang Jordan Boy. Tak. Aku ingat dia tak ada. Lepas tu aku cakap, ini confirm kat dalam ni tengah terbaring Kau tahu aku pergi kat mana Jen? Receptionist. Aku cakap macam ni. My key inside. Tertinggal. Dia ni tidur macam dugong. Bilik 100 berapa 110. Ni, hang tak check out bilik 110 tu? Mana check out? Aku abang lah suruh. Duduk di mana? Kunci tu duduk di mana? Duduk dekat situ aku tinggal. Aku bangun pukul 6, aku tinggal terus bilik tu. Tak ambil dia kunci dia buat macam rumah dia. Kau tahu dia buka pintu dia gerak terus. Kat dengan aircon sekali jalan kat situ. Burn dia putih burn tak apa aku bayar balik lah kat Am. Saya tak ada Dah marem kat Phuket. Tapi entah balik. Aku bangun pagi. Brother Tio, bas.
Bos. Oi, orang kecilan seluar ni. Dekat KL, dekat Malaysia dia kaya. Dekat Phuket dia paling miskin. Duit tak ada. Apa kau cakap dia miskin kat sana? Aku tahu. Aku yang berjalan dengan dia waktu balik. Dia nak pinjam duit, gila. Kau hari pertama, aku hari kedua. Aku tahu. Hari pertama Marem. Tapi kan, masa saya tidur dengan Wan kan, hari lah tu saya tidur dengan Wan. Masa saya tidur dengan Wan kan, hari lah tu saya tidur dengan Wan. Kita laki biasa lah, Mbak. Betul-betul masuk kat jelang gok Wan tu. Lepas tu Wan buka, apa cerita? Kau tahu abang Tiong? Saya tengah cari ni kan. Ada macam ni barang masuk kat dalam belakang ni. Macam ada batang kayu masuk. Cakap lemang ke apa masuk belakang ni? Rebuk ke apa? Bila saya order lemang ni? Tak Tiong, kita pagi-pagi lah. Pagi-pagi aku macam lalu kadang-kadang ada kawan-kawan peluk je peluk. Cuma Wan ni dia tak boleh peluk. Maksudnya peluk boleh. Kau jangan macam letak peti kering ni. Peti kering ni tajam. Sebab kita kan budak motai, selalu bantai pokok pisang. Tunjuk tak yang masalah dia mandi tu. Tak kunci pintu. Video ni aku nak cerita lagi satu abang kakak. Saya kalau mandi, bukan main lagi penghuni nak masuk bilik air saya pun pening. Time saya mandilah diorang nak masuk. Oi, Bukan, sebab nak sebab basuh ada- tangan. Saya ada nak mandi. Bang, saya nak cuci nak cuci spender. Time saya mandi dia nak buat kerja. Tapi rebur banyak oleh. Oh. Gila rebur. Hantar cukup ke apa? Rebur macam ni. Apa tak betul ni? Tak boleh buat rebur macam ni. Kan Japan punya. Kau apa tahu? My Club bukan aku stok Jepun. Macam jambau. Aku stok India Jepun. Kau mana tahu? Birthday dia kita bagi ni lah. Pencukuk. potong kek Wan. Kira kita nak. Potong kek kali dengan Raya 900,000 ni 400,000. Ui, Ryan dah 900 Ryan Ui, Ryan gila 900 dah. Tapi tak ada view macam Wan. Saya kita semua sama je Yan. Pusing-pusing kita pusing. Sama. Wan, saya terasa macam ni. Asal? Dah gemak. Tak gambar apa? Gambar tak ada? Apa tu yang gambar dengan Ustaz Ahmad tu? Bukan gambar? Gambar dua lah. Dah lah pergi buat video kat belakang lift tu. Nombor dua. Dia ulang nampak. Kau pergi baling sekarang. Tak aku nak pergi boleh. Tunggu lah aku pergi. Aku bawa motor kita ride kali dalam baling tu. Ambil gambar dekat Lenggo. Weh, si brother buat minat tu mana? Hari ni makan si lemak apa? Masak lemak orang cakap. Si muka tak piau. Kapol lah. Sampulah kat mana? Miss Isha, terima kasih. Bro, kat situ kita dah nampak tau. Bila Tiong naik motor daripada Phuket sampai Hanyai. So kita dah betul ya. Pemotat tu kalau betul-betul kena kat betul-betul yang memang kaki motor ni dia boleh bawa. Betul. Tapi apa? Siti Dia apa boleh nak bawa. bergerak lah awal tu. Weh, dia boleh bawa. Jangan sampai kau bawa lebih 150 km. Dah. Hai, Tiong. Buat tanya kenapa pula dia ni? Mana yang part yang mana? Banyak part ni. 150 km ke depan yang budak LC suruh ke depan tu. Itu kawan kau. Kawan saya apa? Abang Kedia. Aku tanya Wan. Terima kasih Kak Misha. Kita nak pergi Hanya ni kat mana? Ajak aku tanya jap. Itu terus. Terus. Sampai simpang 3 kanan. Kau tahu tak waktu dia suruh terus dulu aku tengok aku tengok belakang ni. Si Tiong kau tahu buat apa? Kau hujan. Bang, terima kasih bang. Aku pun usah abang, terima kasih. Dah 100 km ke depan. Apa jalan ni aku tak pernah lalu Kita sampai dengan Kim. Tengok location. Hai. Tanya Kim nak tunggu tak? Tunggu apa dia pergi ikut tu. Kita ikut ni. Dia Okey, depa jalan ikut terus. ni kat Suratan. Depa pergi ikut Suratan ni tau. Mungkin dia pun nak pergi Suratani kot. Nak balik Kelantan. Mampus ikut jalan tu. Apa? Budak tani kan? Boleh? Budak tu balik perak kan? Mana? Budak tu adalah dia Ricky kita Usha. jumpa kat PTT. Yang kita jumpa sekali dengan Ryan, budak tu ada kat PTT. Lepas tu Thank you, Ishak. apa Engine yang kenai. buatkan dia ikut jalan lain ke?
Tak tahu kita dah depan dah, kita tak jumpa dia dah. Penjelmaan budak tu. Aku dengan si Tiong. mana ada. Bagi anjing kenai banyak ni. Aku dengan si Tiong ni naik jalan Bukit Fraser. Kau tahu macam mana? Thank you Syah, anjing kenai. Tayar si belakang Wan Keliang ni dah ke kiri lah. Kepala handle dia kat kanan. Aku cakap dah macam mata aku dah. Dah tak boleh bawa dah ya waktu hujan. Bahaya weh. Dia hujan licin. Jalan sana licin tau. Licin. Licin jalan dengan licin. Aku berapa kali nak jatuh. Hujan jangan laju. Dia berapa kali nak jatuh abang kakak dia. Aku slow je walk. Dia bawa slow. Waktu hujan lah kita tak nampak bayang langsung. Si Celai dengan Takim. Yelah, betul lah tu. Si Tiong ni je saya nampak. Dia dengan saya. Okay. Dia, Right, paling jauh, paling lama Sinua baru sampai. Nak sampai dah? Ni dia ni. Motor orang kecil atau motor aku ni. dah sampai dah? Ni. Bawa kecil nak motor. Terima kasih. Aku dah basuh. Basuh pakai apa air hujan? Air hujan. Kat PTT tu aku dah basuh. Ni motor bawa kecil ni. Siapa? Waktu kamu tu mana? Noah ni mak Noah dia. Oh dia paling right, paling jauh. Ni baru sampai. 2 hari dia right. Ni nak balik. Orang paling jauh balik ni dia. Kat mana kencing ni? Ni bang. Kecil atas motor tengah hujan. Muka sama. Oh bahaya. Motor ni bukan kencing lah. Tiong. Dia kencing masa bawa motor. Macam cantik lah. Motor si Wan tu alang tu pun dah kena lah. Thank you Mr. Me. Kereta api. Aku pun dah tak tahan. Aku hanjut je lah. Sekali-sekali badan aku panas. Dia kencing tak motor tu. Hujan. Tak Wan, kita tak tahu mana Wan. Tak, kita duduk dalam gerik tu. Dalam getah tu. Yang hujan tu. Saya bersama kat situ kak. Saya kata jalan dia terus. Tapi saya dah dapat feedback baik lah ni. Apa? Apa dia? Ada kawan saya check. Dia kata macam ni kat saya. Sekejap. Dia kata best, aku dah rasa vibe ni. Aku rasa nak pergi lagi lah Yen. Just bulan depan pergi pula. Acap. Ha. Aku dah agak dah. Tapi aku nampak dia bila dia rasa suasana tu dia balik. Dia rasa rindu. Aku nampak rasa rindu. Zaid Ya, ni dia tengok dia post pula tu video. Dia dalam apa video naik motor? Rindu lah. kalau Zaid aku tak nampak weh. Zaid dia macam kurang sikit motor. Zaid dah ada. Tapi Zaid aku tu, nampak Dia bukan jiwa dia. Acap aku nampak dia suka. Acap nampak? Bini dia kuat lah. Best. Acap nampak bini dia pun suka ride lah. Dia minat. Yalah. Tengok bini dia peluk sangat Acap tu. Tapi tapi kau pun kena tahu. Acap nama tu. Tapi kau pun kena tahu. Apa? Naik motat. Aku yang jantan ni pun tak boleh pergi naik motat tu. Kat mana yang happy-nya? Aku yang jantan ni pun menyesal. Tak boleh weh. Angin sepak dada weh. Si Pejai pun cakap benda sama. Tapi ada jalan dia. Si Zaid tu budak baru. Biar baru. Dia tak tahu nak sakut Kalau angin. tanya aku kan, boleh je bawa motor tu kan. Tapi kau betul-betul orang yang memang minat motor. Mr. Miss, thank you. Dia kecil atas motor. Tu minat motor. Tapi aku suka lah. Aku rindu gila tu. Tadi Zaid Ini cakap. gila tu. Bagus lewat tu. Itu aku tak sambung. Momo Minta pagi. maaf pendak dekat Tiong. Tiong tunggu dekat kafe Amazon. Kita cakap terima kasih Terima kasih, minta maaf, tunggu. Kita cakap kat Abang Takim. Jap. Aku Telefon rasa dapat beri. tangkap lah. Kenapa Tiong tunggu? Yelah takut dah jalan tu kiri kanan. Tapi dah Sebab kiri. cash tak ada kat tangan kan. Sebab cash tak ada kat tangan, jujur kan. Masalah aku pun tak ada duit masa tu. Taklah, kalau ditunggu pun si Celeh pun ada duit. Celeh pun pakai duit yang apa yang ada dalam poket. Semua tengah tak ada duit. Tapi Tam ni baru lewat gila. Macam mana dia pergi kerja awal-awal. Ni baru tahu duduk sekali orang tahu. Dia tidur lambat weh. Dia video call dengan Aminah.
Lepas tu dia macam deep talk dengan aku lah. Dia duduk cakap dengan aku. Dia tidur lama. Dia duduk tengok Aminah. Dia tak pernah tinggal Aminah. Ha, ni kan terima kasih kan. Okey, dia cerita kat aku. Dia nak tidur dengan aku. Betul hang kata tak payah. Lagi aku gerak ni. Lalas hang tak gerak pun dia. Betul tak Ian? Aku nak pergi bilik dia. Okey, dia nak pergi bilik hang. Tapi dia kata lah. Hang punya, ada kata takut tak bangkit. Aku kata hang punya alam pun. Hang tak alam dia set alam tu macam nak gerak satu hotel tu. Tapi dia bangun dah. Tapi Wan dah bangun dah tau. Wan, Abah Cik Mi yang tinggi tu gerak kami. Aku penat. Betul Bukan tak? cakap dia bukan Wan cakap ni jangan kacau aku. Cakap macam tu dekat Wan. Cakap apa? Ryan. Pergi gerak Ryan, lepas tu Ryan cakap jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Betul tak? Waktu macam mana? Ni kan dia tengah tidur. Adik Lepas Ryan tu- tengah tidur. Lepas tu pergi gerak. Oh Pergi itu shoot dia. aku dah cakap. Aku dah gerak Ian. Mana Ian? Jangan kacau. Aku gerak jap pergi dengan depa ni semua. Tak. Okey, Tak, bukan. dia memang dah cakap dia tak nak gerak dengan kita. Dia memang nak gerak dengan budak-budak baling. Budak-budak baling memang nak gerak. Malam dia cakap dah. Malam tu dia cakap dah. Malam tu aku cerita dah. Aku gerak lewat sikit. Time check out tu aku gerak Betul. Sebab budak-budak baling nak gerak lewat leh. Dia tak nak gerak kampung. Sebab dia dah tahu dah dekat ambil baju tu ramai. Lepas tu lagi budak baling ada event malam tu. Event B8. Budak V8. Tak ada. Orang pergi event lah dekat Coffee View atas. Coffee View mana? Tak mana pula. Mountain View lah Tiong. Mountain View 7E tu. Apa nama lah? Yang tempat Apa nama kopi kedai tu. tu? Tahu lah. Kopi Oh, kat tahu mana? tak. Kat atas tu ada 7E tu. Tahu. Dia 7E tu. Wan pun nak pergi. Wan tak larat lah. Aku faham lah dia tak larat dah. Aku duduk kau tu dengan siapa kat depan tu? Dengan Abang Elmi. Lepas tu dini aku tengok. Aku tengah jalan. Budak LCVA panggil aku. Leh panggil sini. Dia Kau kena marah dengan hotel. Apa? Ni Wan, yang kena marah dengan orang hotel. Orang hotel. Yang menjerit. Lepas tu dia kata, "Oh, this hotel." Itu tu. Dekat situ. Aku cakap apa kat dia? Kau datang bangi kena kepung lah. Weh, jangan leh. Ingat. Tempat apa tu? Itu part 980. Malu Kau kalau tahu, kita. kau tengok yang dekat situ. Ada lagi gempa, Ryan. Ya. Ini kau tahu kat mana? Satu Dewan Kerajaan dengar. Ya. Itu part 900 tak boleh. Aku tadi baru bagi part 3. Yang itu aku tahu kan. Aku tahu part tu kan. Apa tu? Sebab aku jumpa kat RR semalam. Jangan. Part tu tak boleh bagi tahu lagi sebab Jauh sangat kerana dia tu. Area mana? tempat kerajaan. Tempat kerajaan, okey. Tempat kerajaan tu aku kena kau-kaunya. Okey. Nanti tu part 900 weh. Tempat kerajaan atas bukit. Bukan dekat border. Dekat border Danok tu. Nanti tu part 900 weh. Tempat dia ada lagi part. Maksudnya kalau sampai dekat kedai celai tu part 1000 lah. Tapi awak bagi sikit macam awak dah tengok Noah ride macam mana dia ride Luar ride memang power lah. Kau tengoklah dia naik LC. Apa ni? Y dia. Bapak laju. Dia potong aku macam gitu. Snap. Aku cakap apa cerita ni apa Jai? Motor aku ni pun kena lauk ke? Tapi Y15, 63, 65 pun dah okey dah ride. How many 18 weh belakang kau. 18 steady. Dia 65 tak salah saya motor Noah tu. 65 ke 70? 65 dia tu 65. Tanya nak motor ni spek apa? 63 full spec. Orang kata dah 65 je pecah kan? Itu kan hari kan Noah dah bagi tahu saya spek Noah 65. 65 tu kan pecah. Kau ingat tak pecah? Noah orang bangang dia daripada spek 65 turun 63 Noah. 65 pecah. Noah. Bawa dia ni. Noah ni. Noah dengar ni. Alifan komen ni. Dah post konten belum? Dia tanya. Ha? Betul tak? Ni. Oh, konten pi Phuket. Jangan nak menipu orang dia cakap. Dah post konten belum? Tanya jangan-jangan tanya budak. Kau konten ke tak? Hyper Beast. Ali Aziz yang tanya. Ali Aziz tanya Tengok Aziz. Betul motor Noah laju gila Bantiong kan? Laju. Laju. Tapi Noah motor mati kan. Tak ada minyak last sekali tu kan. Wah, ya kan?
Mati dekat ni dengan aku. Aku yang tunda motor dia sekejap. Lepas tu ada abang mati. X-Max tu. Oh minyak habis. Tapi tak katalah tank dia kecil. Abang X-Max tu siapa? Tim Papyrus. Abang Ismail tak kenal lah. Tak Abang kenal X-Max motor. dia motor merah. Laju motor dia lah. Laju dia. Ni Gen. Oh, yang warna siku. Bukan warna merah. Dia badan besar ke badan kecil? Badan besar. Dia ada ni intercom kat sini tu. Oh ni bok. Oh, bak tu laju. Dia duk cover jalan tu. Dia duk cover jalan. Dia dengan Din. Din paling orang paling gelap kat paling tu. Dia besar dia. Din Forza. Din buat 8 padi. Duk jaga jalan ni. Hyper Beast. Kau cakap muka dia macam apa? Adik Harry Kane. Harry Cat apa? Kau cakap muka dia macam adik Harry Kane Harry Cat ke apa? Aku lupa lah. Mac Harry. Mary. Oh, dia duk jaga jalan ni. Dewan mana? Okey, kita jalan. Budak-budak Forza, budak-budak skuter semua. Hantar Adik sebab apa wawancara dulu. Adik aku cerita aku tadi. Dia kata ni, hantar bawa kami jalan. Wan kata kita jalan dulu. Waktu kita bukan laju pun. Dia pun laju sekian. Kita jalan dulu. Wan. Kau tahu sebab apa? Waktu depan tu aku cakap mula aku jalan dengan Tiong. Tiong dah nampak jalan bengkok-bengkok. Dia 5 orang. Sap, lah kau tahu aku dengan siapa leh? Aku seorang dah. Kau budak-budak Thailand. Masalah dia duduk starting tak sangat. Dia akan starting tu dia akan keluar dulu. Siapa? Awan lah sampai tengah hilang kami potong. Yelah motor-motor starting. Tapi how many percent tu part 900 tau. Kau jangan cerita. Kita tu part 2 tu dulu. Part 2 duk tunggu Part 2. Bodoh, kita ada 1000 siap. Dengan wiper kau rosak. Kita lah part 2 tu. Balik tu apa rosak ah? Ya gila. Kau tahu tak wiper dia tak telan bumi. Astagfirullah. Kau tahu dengan gelap jalan tak ada. Kau tahu aku macam ni. Ini yang lepas kita kat gurun tu. Lepas gurun dia hujan. Kau hujan. dengan bunyi. Kau tahu bunyi bunyi reaktor dia ada bunyi. Tak biji. Aku cakap si celai ni pakai FL5 ke apa? Tumpayan bising. Dia bunyi keseh. Lepas tu aku bawa ni je. Aku dah tak nampak hujan lebat. Leh. Wiper kat mana? Wiper kat atas tu. Atas mana si penguin ni? Aku cakap dengan si Talapia. Leh kat mana leh? Aku memang tak nampak jalan. Aku berhenti tepi. Awal tak larat dia tu. Nak kena tukar dia tu. Yalah, kat mana wipernya? Tahu, kereta biasa tekan ke bawah kan? Rupanya tolak ke atas. Lah tekan je lah. Oh yang steering dia pandai ejas letak kat bawah. Steering pandai lah kat tempat bawah situ je. Macam kita bawa kereta. Awak steering aku kat bawah Siapa ejas? Senyap lah tanya siapa ejas? Wan ejas. Kita lah ejas. Tak bagi tahu. Takut nak jawab. Apa yang takut tak tahu? Okey, kau tahu siapa bawa lepas tu? Si Zahid pula bawa. Zahid bawa slow. Slow je Zahid bawa. Slow. Lepas tu isi minyak aku teman dia kak. Lepas tu aku tidur balik. Kau tahu dia bangun kat mana? Dekat kampung baru. Zahid kalau tak larat bolehlah kita tukar. Si penguin ni baru bangun. Kau tahu dekat mana? Betul-betul depan kedai dia. Zaid, kalau tak larat, jomlah tukar ni. Memanglah tukar. Sebab si Zaid tu nak balik dah, nak order Grab. Okay, baik. Oh, saya order Grab pula balik. Balik dia order Grab. Oh. Yalah kita ingat dah tak sampai lagi tu. Kita cakap jom lah tukar main kita bawa. Sabar, kau aku 7 ada? 7 kot. 7. Sabar aku 6. Noah balik dah. Dia balik lah. Mr. Cool pun boleh tukar nama. Mr. Cool Down. Mr. Cool nak tukar nama dah. Mr. Cool Down. Ikut tak jumpa. Ikut tak jumpa. Lala jumpa budak baling. Semua budak-budak baling. Bukan dah gerak awal dia kata kat aku. Memang dah gerak awal. Kita 100 km ke depan. Kita tambah lagi. Kalau tak bang, kita dah sampai awal bang kan? Tu dah pasal tak? Yang masalahnya sempat pula tengok kereta aku tu. WhatsApp berjalan. Kita kenapa? Saya tahu ni tayar rosak. Dia berlumba dengan si Takim Nazirul. Takim Nazirul. Takim, kawan Takim tu Nazirul tu. Oh, naik Ford tu. Naik Ford tu, Raptor tu. Kena main dengan dia. Main dengan dia.
Nak jadi si celai ke apa? Itulah cerita dia mula-mula pesan nak bawa seluruh lah. Ambil orang tayar cabut. Celai langgar apa semalam? Langgar tiang. Dia balas tiang tu. Tiang tu part 980 bang kakak. Pak jual tu cerita lah dulu, nak dengar. Okey, dekat Danok Dekat Danok. Oh, dekat Danok kan? Aku dah sampai Danok lah tadi. Dah sampai Danok lah. Okey, Danok tu pagi tu pukul 8.45. Aku dapat pergi immigration lah. Kau tahu Ian, si Celai ni buat apa? DKMNA. Aku patutlah orang ramai duk Thank you, komen. Miss Isha. Oh, komen DKMNA, DK apa benda tu? Dok mana? Dia pergi cakap bahasa Perlis dengan kita. Ni dok mana ni? Aku cakap ni pergi border. Mr. Me, thank you Mr. Me. Registration. Hang boleh cepat tak? Oh, Mr. Adik Misteri. semua duk tunggu ni. Ayalah sahabat Zat. Aku cakap. Tak duk cepat ni. Okey, aku pun berlari dengan si ikan talapia. Lari masuk hotel. Jom. Abang Mr. Cool. Kau nak gini? Bang, si Celai dah mengamuk bang. Dia kata kita lambat. Sekarang baru apa cakap tanggal 9. Bang, tak boleh bang. 8.45. Dia nak cepat kan bang? Okey, bawa masuk. Lepas tu dia ni duduk mesej. Duk mana ni? Sabar kejap bawa nak loading. Nak loading pun dia tekan aku Dul. Tekan. Si Zaid dah. Wan, sabar. Jana tengah siap. Tak payah kau suruh Jana naik je. Jaki siap kat atas motor ke. Dah sampai betul Abang Man baru turun. Wan, duduk mana Wan? Bang, macam ni bang. Abang, saya minta maaf bang. Saya bagi abang live location. Abang datang kat kami bang. Dia kata part 2 tu yang Jitra, bukan Danok. Jitra tadi aku dah cerita dah. Cerita kat mana? Tadi sebelum kau naik ni. Oh, dah cerita dah. Jitra tak ada apa bang. Tapi kat Jitra tu pun teruk kat sebenarnya kena. Tak payah Jitra tu paling best pun pasport tu je. Kau tahu tak Ian, aku turun motor tu waktu kat Jitra tau. Turun. Dia ni cakap kat aku, kau tak payah nak ambil barang apa-apa. Kau ambil helmet je. Okey, aku dah sampai kat tempat pasport tu. Terus saya. Betul. Aku beg tak bawa lah sebab dia ni kata helmet je bawa. Kau tahu dalam keadaan kelang kabut. Betul. Leh, apa tu aku cakap Leh? Ni kita buat apa Leh? Dia nak tengok pasport. Pasport apa Leh? Pasport pun tak ada ni. Aku siapa tak bawa? Ni lagu ni dah lah lambat tak bagi kerjasama. Aku cakap, si Zaid dah lepas lah. Pasport dia dekat aku. Tunggu pula si Seri. Seri terpaksa masuk lah. Seri pula masuk. Dengan Jana. Bagi aku punya pasport. Bagi. Hilang pula dekat tempat pas border. Aduh, aku memang sumpah Adul. Lepas tu ada abang-abang naik motor tu tolong aku bawa pergi ke depan. Itu tak sempat jumpa Arab Kitchen tu. Tidurlah Danok sehari. Tidur Danok, bangun Danok. Yang pagi pasal cerita pagi Danok yang kita nak gerak dengan adik tu. Waktu tu hang mesej, hang baru bangun yang hang live, yang dia live tu hang baru bangun kan nak siap. Ingat tak Ryan? Ryan ni dalam keadaan apa bang kakak? Keadaan apa ni? Tak ada apa? Kenapa? Kau dalam apa ni? Kau yang dia tengah live lagi si Celai. Siapa? Aku mana live? Mana ada? Malam tu kita live. Tak ada Danok? Danok tu sampai Kan berapa? dia Pukul naik 5. kotak tu dia baru bangun nak siap tu. Oh, mana ada kita tak ni malam yang live. Yalah malam tu dah ceritanya. Malam tu- yang live. Apa? Malam je live, pagi tu tak ada. Pergi lantak sama pagi tu. Pagi tu dah sampai dekat Adib kena sound lagi. Lambat. Si Zaid relax dia buat muka talapia dia. Buat muka racing, muka racing pada galer dia. Kau macam tak kenal. Okey dah jalan sampai tunggu kat PTT. Kat PTT sekali-sekali celek kena tunggu. Acap punya Brembo patah. Lucut, kedua lucut. Lucut. Si Brembo lucut tu okey. Stop. Sejam. Sampai situ dulu. Sejam kan tunggu kan? Sejam lebih aku rasa dah. Acak aku kena acak daripada Hanyai sampai Bangor nak ke Phuket dah sejam lebih ni. Bangor nak pergi sejam lebih 2 jam kita pun sejam lebih tu. Ni apa nak masuk simpang Krabi tu.
Acak tanya bawa aku tak baling grid sampai 4 kali dia tanya aku sampai dia tak tahan lah. Abang misteri terima kasih. Sampai dia tak tahan dia nak buka waste 4 jam lagi. Itulah yang aku kena. Bagi yang ni tipu Arin. Aku tak boleh lah macam ni orang tipu orang. Jom lagi lah. Aku kata benda ni sabar lah. Aku tak insyaAllah sampai. Pelan-pelan lah. Le, inilah yang aku kenal Le. Ni kawan dia. Tak apa. Yang nak GS tu. Pahan. Berapa lama lagi? Hanya Dua jeli dah. 133 km dia dah. Oh cantik. Dah sampai dah. Sak berhenti lagi lain. Berapa? 148. Hai, takkan 2 km je berjam-jam. Salah jalan dia tu. Tak boleh Nak sambung bagus ke kak? Ni kita kena sambung sekejap lagi ni. Panjang lagi cerita dia. Ada 800. Kita nak cerita ni 3 bulan. 3 bulan nak cerita ni saja. Padahal peak 3 hari lah. Sebab cerita dia panjang. Perjalanan dia, momen dia tu. Moment lah. Oi, gila. Si Ryan, mana dia Ryan? Hang jalan sekarang. Hang jalan. Lambat ni duk tanya orang. Orang kata hang jalan dulu belakangnya. Risau ada paling belakang ni. Kita jalan dulu. Bila kita sampai kat tu tempat tu sampai dulu. Kita boleh rehat. Yalah kita sampai dulu. Ni, aku ni ligan 2 ekor ni sampai cik duk makan ayam goreng. Tukar kita kena jom. Tak apa. Weh. Kita bagi muka lagi kita layan tu right. Kita bawa gigit kan? Gigit kan? Oh gigit. Dia ni masuk. Dia ni datang apa kakak macam ni. Bonza lah. Dia bawa macam mana? Macam budak towing datang. Duk makan apa? Jom. Sabar set lah orang tengah panas ni. Ada kena pukul dengan budak towing. Kat area-area Hatnyai aku cakap. Si Celeh. Kita nak makan pun tak boleh. Yalah makan sama-sama lah. Makan dulu mana Haji. Dah lapik perut je. Hang aku daripada pagi tadi. Aku kokak ayam sikit. Jom. Wah ni sabar lah. Relax tak kokak ayam satu lah. Order 2. Satu aku bagi kat siapa? Masalah aku tak makan lagi. Yang puan makan mana Haji? Ya. Dia tengok ni. Raya kalau berhenti mesti dia nak makan nasi goreng ayam tu. Ada masalah dia berhenti lama. Lepas tu bila kita... Habis. 5 minit lagi. Masa kita nak ambil gambar Azad dengan geng Kelantan, cik dia kalut tinggal orang. Mana? Ada yang masa tinggal si Pijai. Masa tu dia duduk dengan Celil dengan Acap sekali. Tak tahu. Masa tu lah Wan duduk depan dengan ni. Hang duduk depan kat siapa Wan? Siapa? Kami berhenti kat bukan stesen minyak apa warna hijau tu. Hampir depan. Dekat Buruk Oil tu. Dia dengan dia Man. Siapa dia ya? Aku dengan Buruk Oil. Aku dah terlepas. kita pergi Ni jelas memang- je. Ada budak oi kat Thailand. Tak tahu lawan hijau tu. Tiong kau tinggal kita orang makan ayam tu. Ya, yang kita orang. Hijau mana? Tiong sekali. Tiong dengan Man pada masa singgah ayam tu. Ya, aku Masalah dah kat depan. sebelum tu, dia tinggal kami ni, si Raya ni. Orang nak ajak ambil gambar dengan geng Kelantan, cik. Dia tinggal tu weh. Aku ambil lah gambar lah. Aku dah terlepas Masalah dia lah. pun ada buat video geng Kelantan. Aku ada gambar dengan hang baru tu. Aku minta kat wah. Bangcak dia panggil nama stesen tu. Stesen Bangcak. Bancak ke bos tu. Ada lah gambar motor aku dengan hang. Kenapa? Dekat Syamil ingat yang geng Kelantan tu. Geng merah 3 bilik. Aku ada apa tu kita ada je gambar. Ya kita dua. Kita dua nak ada macam mana. Masing-masing tak mau ni. Kamera pun tak mau bawa keluar. Ego. Ego follow dajeh hang. Ni hampa tak ni pikat logik. Celih suruh pasang kamera. Kamera dah buah seat. Dia sudah pulang 1809. Kalau saya berhenti seminit je saya dengan dia pun gap jauh tau. Bagi tahu lah kata Kalau kita nak berhenti tak berhenti. hilang tu ya. Okey, dia atas motor tak? Dia atas motor dia kata apa ni? Depan tu straight kita fly buat video. Kita tak boleh lah. Yang aku duduk tunggu banyak kali dah straight ni tak turun ambil kamera lagi. Bapa tunggu straight kat mana depan tu nak jadi pekan kerabi lah. Lah tak mau kamera Apa nak weh? Lagi-lagi jalan bengkok-bengkok. Terus Lagi tak bengkok nampak ada dia dia tak ni. jumpa dia. Kalau benda tu ke kiri abang kakak, dia ambil side kanan. Sopo. Kalau benda tu ke Kita aku setuju. Aku setuju kan. Aku gila, hilang terus dengan ni hujan-hujan lebat dengan Takim. Masalahnya dia kata apa? kita pun hujan pun jalan pun tak boleh bawa motor tayar ni. Tu, tayar kita macam mana? Dah macam juling dah motor wan tu. Ni patialang tu. Ni. Kepala duduk kat kanan. Badan kat kiri ni. Cakap gila pun motor ni. Kena bawa nak buat drift. Saja nak try buat drift. Gila, tak boleh bawa weh. Tapi Wan, Wan nak pergi lah Wan kalau nak pergi ride Phuket Wan. Tak nak dah.
Kalau motor kelajuan macam tu aku tak mau. Pengen laju. Wan, Kau nak motor macam mana? Nak motor macam mana? Bukanlah kalau kelajuan dia sama kelajuan hampa okey lah. Ni aku 250. Belilah ADV, beli ADV. Beli Ya, lah ADV. Yalah maksudnya kelajuan tu. Maksudnya kalau kita semua 250, dia okey gila weh. Wan, laju ni bahaya kan? Hang bawa laju, hang cakap bayar. Bayar apa? Aku slow je, Celeh laju lagi. Tiong laju lagi. Pak An GS tu laju lagi. Aku tengah-tengah belah ni. weh, Tengah-tengah Pak An ni. nak bantai divider tu. Tuan saya. Dia pun nak tanya Pak buah adik menganjing le. Yang mana? Pak menganjing. Tak ada rasanya. Adik tak ada menganjing siapa? Menganjing siapa? Tu dia pun tanya Pak buah adik menganjing. Dia pun Oh spam ada dalam Yen yang kita kejar tu Yen. Nah. Oh, dia panggil tu. Kita, Dia panggil. kita kejar tu. Dia tak awal tu. Adik tak tahu aku naik ADV weh. Aku tak. Pasal aku jumpa kan nak pergi Kalim. Kita nak pergi Kalim. Hampa main awal tu. Aha. Dia kata hamai bila? Kita ride sekali kot. Kita jumpa kat jalan straight Patalong tu. Betul. Ha. Tak perasan pun. Tak perasan lah. Kita duduk pulang. Motor dia macam tak mau pergi. Dia teruk lah. Ada gelak. Jalan tu lah yang ditepuk aku. Ya. Dia datang daripada belakang, kau kat depan lah. Yen. Dia tepuk aku sekali. Dia buat macam ni. Aku punya panas sampai ke hari ni. Aku cakap tak boleh kejar lah. Aku cakap, dia ni kalau slow sikit aku terus nak menganjing. Tak boleh slow. Dia tak slow. Oh ya. Motor tu RZ 148. laju weh. RZ laju jalan straight. RZ ni mungkin kalah kat jalan bukit tu Eli. Tak ada Dia drop boy 4. Tak boleh. Aku tak jumpa dia dah weh. Aku tak jumpa. Naik atas, naik turun tak jumpa. Aku je jumpa dia. Hujung-hujung mesti aku ambil dia. Aku jumpa dia. Sebab kalau ni kata hang duk follow dia boleh je ikut. Mungkin hang berhenti sama kot kan. Sebab ada je game Forza follow dia pun. Standard tak? Ada. Mak Jum naik Forza kan? Mak Ju naik Forza. Banyak je naik Forza. Okey, salam. Sampai ke dalam rumah ni apa cerita Wan bawa slow. Lepas tu Wan tengok pula bawa motor macam ni. Mana ada Betul-betul slow dia. le 148 le. Kau tanya si Laju Ian. aku tengok motor tu dah memang boleh out taruh tu kali. Le 148 dia menjadi kau tu 148 dia jadi apa le? Aku cakap menyirap. Aku punya panas. Itu aku boleh bayangkan budak-budak baling ah. Budak-budak baling aku boleh makan. Buat standard. Lepas ni naik ADV lah. Lepas ni naik ADV. Kalau sama. Weh, Si Calais ni pun kena tinggal dengan kau ingat. Apa dia? Jadi macam Ipoh baling pula itu. Seronok naik motor laju. Itu dia tak rendah kat tepi. Renang duduk dalam parit. Duduk dalam kolam lah. Risau tengok Wan ni cakap bawa motor Weh, duduk dalam parit Kita potong bang. jalan tu. Dia masuk dalam parit tu bang. Bangun Sat. Macam ni lah dia ride. Daripada Phuket hak Nyai. Betul? Macam ni lah dia ride. Tak ada- pakai. Masa balik. Masa balik. Saya buat macam mana balik Bangi. Ni, bau nak kering seminit lagi le. Seminit lagi ni aku cakap, ya Allah kering ni. Kau tanya si Tiong Sap hujan balik. Memang hujan panas makanan rider lah. Tak, Hujan. Kami balik hujan kat Phuket. Lepas pada Phuket tak hujan. Betul? Kau tak nak cerita dalam tu, lautan tu. Ui, dalam hutan tu Yen, aku cakap kau, ni ladang getah je ke kanan ni. Tak boleh. Kau tu jalan memang sempit lah, macam jalan kampung. Jalan macam pendang tu. Okey, aku ikut dia. Si Dini, motor dia laju juga. Dia hujan-hujan dia bawa, dia berani tak weh. Apa Zarif kan? Apa nama abang tu? Najmi. Najmi Motor pun dia macam gini lah. Aku cakap janganlah diorang bawa laju. Aku pun tak tahan juga. Aku pun kencing je lah kat orang tulang tu pergi mampus lah. Aku tak fikir dah Yen. Kawan tak kawan. Baru cerita lah. Baru kencing atas motor. Kencing je lah. Dah lalang si Tiong pun kencing. Aku pun cakap je lah. Tapi aku mau perasan lah sebab Potio duk pusing ke PTT. Dia cari cash tapi dia tak tahu nak minta kata apa. Elok aku sampai. Yen, cash ada. Jangan risau. Tu Abang Tio mesti ada. Dia dah pusing ke dah? Aku mesti dah pusing dah. Lepas tu nak terbalik lah. Wan nak terbalik ke apa? Jalan licin kat PTT tu. Bukan aku. Aku. Wan. Motor jadi drift. Weh, kau tahu sampai PTT tu aku jadi lega sebab apa? Jumpa Pejai. Sebab? Duit dah tak ada. Jumpa Pejai. Pejai kata, Wan asal ni?
Duit tak ada Bijay. Nak tukar kat mana pun tak tahu. Ni aku bagi hang, dia nak bagi aku 2,000 baht. Aku cakap tak apa. 1,000 Tak ada lagi. duit Siwan habis kat mana? Mana? Malam tu duduk lawan ketuk paku. Kau tahu lawan ketuk paku siapa? Si penguin ni kalah dengan makcik tua. Badan je besar Yun. Ya. Okay, Wan, ada duit pecah? Ada? Lawan. Okay, aku bagi lah. Tom. Okay, orang lelaki. Mula lawan orang lelaki. Kalah lah, kena lauk dia ni. Okay, Wan, bagi lagi. Pom. Kalah lagi. Tu kan, brother lelaki tu gerak, panggil makcik tua. Makcik tua pun kena lauk si penguin ni. Badan je besar. Yang pak dia kena tu dia tak cerita. Aku main sekali je. Kau tengoklah badan dengan aku besar macam mana. Tapi makcik tua tu buat sekali lah si Ibai tu. Weh, makcik tua tu, aku cakap kau dia macam pakai tau. Dia 2 kali lah. Pap, si celai ni. Pap ke lain pula. Juling apa mata dia ni? Sengit paku tu. Tak boleh. Malam tu kami ambil duit dekat paku tu tau. Kat duit kat paku tu memang duit. Betul lagi satu ni. Dekat lobster bergaduh. Lobster. Mahal tu. Mahal. Dah lah tak sedap. Dia tak sedap satu hal lah. Mahal tu nak buat macam mana? Kita pun dah makan. Macam aku memang dengan celai nak bayar dah. Boy nak buka muay thai dah kat sana. Boy nak tumbuk lah. Aku ni takut kena pistol lah. Yelah gila. Dia kan nak tumbuk lah. Pistol, pistol pun kita main pistol juga. Main pistol. Dia headshot kita ni kat jantung. Si Kat Acap tu jantung. tak guna seduit. Kiri kanan. Tak kena langsung si Acap tu. Masa juling ke apa? Kau tahu aku bawa kat gigi kedai makan, aku bawa kertas tu. Bagi ni orang takut lah. Bila tengok kertas tu. Shoot ni. Mesti orang takut. Dia bawa dia tunjuk. Ya. Kerana 1,700. Kau tembak headshot pun 1,700 kau kena kat sana. 1,700 baht. Ni berapa lah? 17,000 kan? 17,000. 12,000 baht. Main bawa boleh tembak. Bukan tembak, makan tu. Makan. Soalan? Apa ni tembak kau ni? Tengah fly ke mesti raya ni? Saya tengah video call. Tengah video call. Dia tak fokus. Dah tutup dah. Tak selesai lagi ke Yen yang tu? Ya ni. Apa sebab kau follow IG dia? Cek apa rumah? Ya, asal kau follow IG dia? Boleh kita orang tahu tak? Ni, sekejap. Kita masuk bilik Ryan. Tak tahu sebab apa dia tak reply DM pun semua dia tak reply. Okay, kita masuk dia tengah tidur. Sebelah ada Noha, dia tengah video call. Kau bila? Nama tu bila? Hari pertama. Dah beli jiwa sah. Aku masuk-masuk. Apa phone duk menyala ni, aku nak ambil kunci ni. Ada Noha sebelah. Noha tengah duk main game. Dia tidur. Okay. Yang cerita Arok apa cerita ni kat sini ni? Dah spam ni. Kau buat apa ni Yan? Aku tak tahu cerita ni. Palat kau. Kau takkan kau tak live pasal tak kantin babi. Kau palat kau tu Diom. Kau tak cakap tahu tu. Okay guys, dia dengan lawak dia ni. Diom kau live kan Diom? Lah. Follow sekarang. Kau follow dia sekarang. Memang bawa dia kata kat bini aku garang. Tu dia Noha dia. Noah cakap apa? Noah cakap apa Tiong? Dan 13,000 kau tengok. Kita buat lagi. 13,000 orang tengah tengok time tu. Follow sekarang dia. Kenapa follow dia? Okay, member tengah buka IG ni. Follow. So, member tengah follow lagi dia. Kau block dia sekarang. Kau follow dia kerja-pekerja Arok ke? Dia nak tunggu stok-stok baru lah tu. Minta stop. Patut Itulah, lalu aja kau kena biharap. faham kan. Kau kena faham. Bila anda jatuh ada bike week, baju-baju Harok ni baru. Kolektor, kau kolektor. Kita habis tu kita boleh tempat tu boleh simpan. Kau faham? Kau kolektor, aku kenal kau. Kau jenis kolek. Baju. Kau faham benda tu kan? Aku faham. Aku tahu kau jenis kolek baju-baju mahal. Dengan pakai baju lobang-lobang je pergi Baju lubang. bangang. Kita tengok baju lubang kat mana orang semalam? Ni dia waktu dia ride baju lobang. Bukan. Kita jumpa kat Hanya baju lubang. Ni baju Ryan lah. Siapa cakap? Aku. Kat mana Hanya ya? Nyai tak silap. Ni baju lobang pergi ride. Apa gila pun aku tak tahu. Tak, bukan baju tu kan dia tak panas. Kan kena tahu kan. Tak, baju motor cross tu. Tu. Ni Baju baju motocross kan? Dios tu kan local brand luar negara Tiong. Apa Ford ke apa? Ford kan?
Bukan Deuce. Ni kan ada cap. So orang tak tahu. Abang Mamu, thank you Abang Mamu. Yang tahu lah. So benda tu okey je pakai. Okey lah. Ha. Tapi Time macam urut weh. Time macam urut celeh. Cak urut kat mana? Urut Jengkel dia lah. urut kat tu. Mizi. Hanya yo. Asal ni? Kita tak ada ah. Kan dia naik kotak dengan kita. Oh, Yang dalam tu. Mamu, thank you Mamu. Semoga Mamu ada rezeki Mamu. Waktu tu lah yang kita kata tu baju raya tu. Innalillah. Asal Allah. La illallah. La ilaha illallah. Aku tengok ada orang record video. Aku tu pejai bos story tu kan. Asal kau cakap macam ni? Abang kakak doakan benda ni tak lama tau. Benda tu. Apa benda? Yang ada Rojak VT letak video tu. Yang pasal aku buat muka ni. Tak, kau buat muka masa datang kat pak kau, kat pak Celih, pak Zaid, kat apa? Abang kakak doakan tau benda ni tak lama tau. Apa yang tak lama ni? Tak lama lah buat muka. Bila kau tanya si Celeh, aku cakap Leh, dah bosan ni Leh. Hang nak ajak aku pergi mana lagi? Leh, kita pergilah buat muka apa Leh. So Hang ni kelaku betul ya. Ni buat muka apa? Celih yang ajak pergi buat muka. Thank you Abang Mamu. Iyalah, waktu tu si Janah kan nak buat tu. Nak cuci rambut apa tau. Si Janah pun duk mengajuk, duk marah-marah Zaid nak cuci rambut. Esok tak mau cakap lah apa. Kita pun nak kekeh bawa pergi. Dah, mereka ni sekali 2 hari kat Bukit, 2 hari Pimol weh. Tu dah Zaid pasal. lain kali kalau nak main boleh, Zaid kena naik flight weh, selesa lah. Betul. Balik tu dia nak naik flight lah. Thank you guys Kisi Dai. Celih tak bagi. Siapa nak bagi? Celeh Orang nak datang bagi. sekali. Orang lain teruk right, dia nak duduk balik senang. Mana boleh. Dah. Dia hak Celih, Noah main kat aku tengah-tengah hari. Weh, tolong saat ni, Leh suruh bawa keluar motor. Aku tu bawa keluar motor macam mana? Bawa keluar lah. Aku tak boleh kan hantar surat declare. Macam mana lah? Aku tahan explain kat Mak Bela ni main tak kata apa lah. Alik, aku biasa bawa dia naik flight sampai kat Phuket, kita kena cok 1 jari lah. Dia pergi bos 10 jari tengah tu. Ibu betul. Siam tu kata lah polis tu. No, your finger. Ha? Apa Din? Kau translate jap sambil 10 jari macam gitu. Noah umur 26 dia tak pandai tengok waist lagi tau. Masalah macam mana dia boleh masuk AI team? Rezeki. Ni masalah. Aku ni bangun tidak dia duk tanya macam mana bang? Aduh, macam mana aku nak terang? Tidak, aku nak buat tak tahu. Aku fikir tadi kita nak berpisah dah ni. Thank you Abang Mamu. Weh, Tiong, apa pasal L tu? Aku tak faham. Tak ada, kita bawa dengan Celih lah live. L asal? Tak ada apa tu. Ada apa pun. Si apa Abang ni? ni adik kakak jangan duk tanya pasal air tu boleh tak? Tutup cerita pasal tu. Mana tak ada Alex apa. Abang Mamu, thank you bang. Benda tu dah tak ada apa dah. Tak ada apa pun. Tak apa Itu tak ada apa-apa kak? Apa kak? Janganlah spam-spam. Jangan spam itu tak best ha. Kita cerita benda-benda best ha. Cerita ganas-ganas tak best. tak ada apa Tapi pun. bila sampai sana jaga kelaku, jagalah diri elok. Tu je saya cerita. Gadak kat sana cukup. Kalau kena marah kena macam ni. Assalamualaikum, sorry. Wan, jaga adab Wan. Kau jangan setiap benda jalan kau nak fly Wan. Ni buat masuk dekat lorong hello apa Pluto tu. Pai. Aku marah ni jangan dok pai. Saya kena pistol. Aku tengok cakap- macam mana si Aku cakap pai. Leh, macam ni. Masalah ni semua lorong ni sebut papai hantarlah suara dia macam mana orang Thailand. Aduh aku kata kacau. Saya kali dengan aku kena tembak. Semua orang dia buat macam duk Malaysia. Dia masuk Weh. lorong kedai ni dia duk pai. Aku cakap pai. Ha buat kelaku apa ni? Atau aku senyap terus lah. Lepas tu kau terus lagi seorang siapa kena? Ni semua tengok. Zaid. Leh, kita nak pergi cek charger ni. Kita nak pergi cek charger ni. Kita nak pergi cek charger. Ha buat kelaku apa ni? Dia tadi tak boleh samak pasal dah. Orang kalau nak pergi check in, nak tolong masuk bilik apa semua, dah lah pilah minit. Lepas tu Lin nak cari charger. Aku kata ni, charger tu tak lari lah. Ada, saya cari, senyap. Garang Abang tu- macam actually garang kawan. Oh, dia ngasuh aku gila-gila weh. Dia akan tunjuk sikit macam mana dia garang, tunjuk sikit macam mana. Contoh. Contoh dia marah. Dia ni tak ada contoh weh. Memang dia garang sejasa babi. Macam mana contoh. Sekarang dia marah macam mana? Terima kasih. Handuk mana ni? Benar Azhar. Tak hantar dah ni. Tak bagi kerja Mamu. tak marah.
Ya. Hampa dua ni buat kelaku apa? Ni baru nak ni. Kau si apa ni? Si muka talapia tu kau tahu apa? Datang-datang kedai. Le, ada budak-budak le yang motor ke apa nak pergi video call. Nak pergi beli rokok pula dia. Aku dah tengok jam tu. Ish ya Allah, aku baru yang dah lah janji pukul berapa? Janji pukul 5 sampai pukul 6. Lepas tu main duk kenyah-kenyah dengan bawa lagi nak pergi duduk macam duduk 2 tahun dekat bukit tu. Kau tahu, Ian, aku memang berdoa. Aku cakap walau macam mananya kita kena juga masuk danau. Mampus laju macam mana pun. Kau tahu sebab apa? Contohlah malam tu tak masuk danau. Aku nak kena tahan 8 jam sampai esok pagi tu. Nak kena dengar peletiang hari ni. Okay, Wan cerita. Pagi tu Wan pergi beratak dekat border nak cok balik. Berapa ramai orang? Ramai gila weh. Sanggup nak tunggu? Ramai gila weh. Ramai. Sebab apa Celih marah? Sebab apa? Cerita. Sebab apa Ian? Kau lah ni kau suruh masuk tanya dalam dia. ni, Bukan dia marah macam mana? Aku lain Orang jenis. ni kita marah sebab kita nak Macam bagi tu dia marah. Masuk dulu. Bila masuk dulu, esok pagi tak ada duk beratak dekat pintu border. Bila kita duk habis masa kat pintu border tu, orang marah kita, duk tunggu kita. Aku kena tekan dengan tadi. Lepas tu aku ni tekan dia lah bagi cepat. Dia duk duk pai kat lorong tu. Aku pai dia. Wan. Celih nak didik hang, bagi tak tak jam. Hang tu satu awak buat orang perangai minum tu. Betul juga. Ada buat perangai apa weh? Buat perangai lok-lok. Dia kena buat minum pai je Tak lah. buat dah. Tak buat dah. Tapi Kau Yen, ingat tengok dia marah kan? silap Kau kau marah Yen. setan. Yen, yang ada satu part tu silap kau kat Yen. Yang mana? Yang video call tu. Video call mana? Yang tu kau dengan aku. Yang mana? Dia kau benar. Kau video call si Si Wan Bangang tu. ni. Sibuk lah nak call orang. Yang mana? Dah di depan mata pun call. Leh. Siapa? Nanti aku cerita kat kau. Itu aku rasa kau tak tahu kot. Tak tahu. Yang mana? Aku ada dia. Aku tak cerita kat kau lagi. Aku terlupa nak cerita semalam. Si Bangang ni tiba-tiba nak call si T-Rex. Ni tak apa pula. Direct tu T-Rex aku. itulah. Si aku. Malbari tu. Dia suruh panggil dia T-Rex. Dia tak nak bagi orang tahu nama dia. Thank you Mamu. Aku. Si Malbari tu. Dia ni pergi call. Apa aku cakap? Kita tengah jalan depan ni. Kita tengah jalan depan ni dengan Kau depan je sikit. Yalah kita kat depan tu. Ya, lepas tu dah call dia. Kau tahu nak kena lempang siapa? Aku kau tahu tak, Malbari tu tak kena kata. Hello, dia buat perangai ni. Perangai mulut bau kari dia. No. Just calling only. No. Oh, okay. Aku teringat lah. Sebelum jatuh motor. Ya ramai lah jatuh motor. Jatuh motor lawak-lawak oi. Yang macam Taufan tu jatuh. Man kadiak. Main ke dia? Leman. Oh, jatuh tu pusing. Leman tu paling bodoh lah. Tunjuk sikit video Leman tu. Ada kat Hang lah. Akan rakam. Masalah phone dah satu lah. Kat aku tak ada. Kat Hang Aku punya tahu IG lah. yang rakam tu yang ikut kita orang ni. Lepas tu yang lalu buat live tu kan. Ni kat lain pula. Ni kata gelak tu Kau paling sotoy lah. Tak masalah dia jatuh tu lawak macam bear apa? Macam bear besar jatuh terguling tu. Ya gila. Lepas tu tadi kita video call dia. Memang kena gelak lah. Ada luka apa dia? Luka lah tangan. Luka tangan lah. Masalah geng-geng dalam mereka semua terguling. Kalau hampir tengok handle yang level break tu semua bengkok. Sebab apa? Terguling atas tu yang kan kita naik yang jalan yang bengkok-bengkok yang atas nak turun pergi bukit yang nak turun pergi patung. Semua terguling kat situ. Sekali dengan si Akuk tu terguling. Sebab apa? Jalan tu kan bintik-bintik. Jalan tu licin. Jalan tu Turun lagi. licin. Ni apa tengok boleh Ada tengok Mamu, thank you. apa nak tengok story tu apa tengok kat IG saya. Saya ada post story. Lawak Lawak dia jatuh. Disebabkan Malbari tu, si Ryan ni call.
Aku yang nak kena terkajang kat situ. Aku kena RM800 motor tu. 800 lah. Yelah 800. sebab calak. Salah. 800. Ui. Ai, Masa kau angkat tu bodyguard tadi explain ke kat dia? siapa? Kau Tak, kita kat depan. Bodyguard tu kat depan tu. Tak, bodyguard tu nak datang lah. Why? Siakut dia. No. Okay. Finish. Lepas tu kau tahu dia bawa aku pergi mana? Si Malbari tu ajak aku pergi ni. Kedai Depan tu. bandel. Kedai bandel tu nak pecah lah. Kau tahu Ian dia buat apa? Hello. Very nice shop. This where the limited one. National Rosary nama IG saya. Dia kata apa? Wan, kau jalan dengan aku, mesti kau selamat. Masalah kali ganda kena. Dengan aku nak kena terkajang kat situ. dekat paku, dia dekat-dekat nak kena terajar dekat-dekat dengan paku lah. Bukan kat paku. Betul? Bukan, sebelum paku. Sebelum paku, kita kira naik tutup. Ya, kita dia kau marah nak Yang kisah tu. yang aku dengan Dah si balik. Acap dengan Zahid tu. Ya, okay. Ya, Bairo lama. Oh, gila. Kau punya pasal lah ni Yen. Pergi video call. Memang nak kena ketuk kat situ. Aku video call. Dekat IG, kau call dia IG. Betul tak betul? Terus kau ada otak sekarang bila aku cakap benda ni. Salah je. Tahu aku tengah loading ni kan. Aku ingat kan. Masa tu aku tak ada dengan korang. Kepala otak kau suruh aku cari apa dengan aku? Kau pergi cari tutup jap. Ya, aku tu cari tutup. Lepas tu korang tak cari tutup jugalah. Malam Timing gila. Kau tu dia pusing-pusing. Tu time pusing tu yang kau angkat engkau tu. Okay. Hello, digital ni. Jen apa Jen? Stop! Stop! Time tu lah aku nak kena terkajang tu. Tak. Yen. No. Kau pernah tengok tak? Itu bodyguard dia. Bodyguard kau dia, Tiong. Depan kita orang celik. Bodyguard dia tanya dah. Why? Si mamak ni pula. Kau tahu dia kata apa? Aku. No. Everything okay. Kau baca tak tahu style dia? Tapi aku humble lah, Tiong. Humble. Kau tengok dia jalan macam iguana gila. Iguana hitam. Dia rambut pakai, bulat. ni dia pakai guard lutut dengan bawa motor kau tu. Dia ni nak pergi main bola ke apa? Dia masuk ke motor. Tapi dia humble ni. Leh. Dia tak humble. Dia nak tunjuk power. Dia tunjuk power. Dia ada tempat dia tunjuk power. Dia nak tunjuk power. Ni, dia tengok tangan celir masa nak buat isi minyak kat mana? Kat gurun lah. Dia cakap tangan ni power. Betul dia buat macam mana? Dia tekan ni. Dia ingat kita sakit. Kita buat tak tahu pun. Ya tadi awak kau saya tak tempatkan. Dia buat macam ni lah. Dia ingat kita sakit. Dia ingat dia power lah. Aku buat sekali. Dia kata dia tak sakit. Okey. Mamu, Mai thank you, sini. Mamu. Kita lawan apa? Lawan gusi lengan. Dia cakap dia power. Sekali kita bagi dia buat dulu. Sekali kita tepak macam tu. Tak apa, nanti kita lawan lain. Kita power dia kata. Tunggu jumpa lagi dia cakap. Dia nak tunjuk power. Kau tahu tak Leh? Aku keluarkan dia. Dia, Ryan. Lagi seorang siapa Leh? Ryan. Pergi beli baju. Beli baju. Beli baju. Beli baju kau. Kat mall. Pak gemuk. Pak gemuk. 4 orang ni. Dia jalan dengan rambut bulat dia dah macam iguana hitam aku tengok. Jangan jalan terkatik. Apa TikTok Akub tu? Akub dia tak tunjuk muka guys. Dia tak tunjuk muka. Nama TikTok dia, nama IG dia Azub. ASOOB. Ni yang terbaru punya 1.6 million. Dah deposit Kita bro. tak dapat pau dia lah Puan. Ya, dia seller 1.6 million dah deposit. Yang mana yang tu, yang rumah Tafiz tu? Wih, ya Allah Leh. Aku lupa bagi tahu. Ni kau tahu dia bagi aku apa tadi? Sampai di rumah, jap aku hantar. Ya. Ya. Kau tak mandi lagi ke Yen? Mandi lah kenapa? Baju semalam tu? Bukan. Baju. Ni baju ride. Bukanlah. Ni baju ride saya ni. Lubang-lubang dia nak cakap ni. Weh, kau ingat tak Jen? Aku cakap anak aku telefon hari tu, dia kata nak labubu. Nak sama. Ni. Si Dia nak labubu. Aku.
Ah, Aku selalu beli labu bubu kat rider. semua dia bagi ni ah. Terus seronok anak aku ya. Dia bagi 6. Ya. Bapak banyak siap. Lepas tu ni apa tadi warna-warna lain tadi? Ada warna pink, warna pink dia, anak aku je. Hijau. Seronok anak aku. Dah menangis pula anak aku dalam ni. Dekat Thailand murah je guys. Tak silap saya berapa satu Murah ada Thailand. Yang mahal lah ada. Yang murah ada. Yang murah ada, yang fake ada. Banyak je kat sana. Atau kita nak yang macam mana? Kau gerak kau apa kat dia kan? Itu asal kita orang sebab dah dekat dah. Kalau dekat sama je kalau keluar Bukit Hitam pun daripada hanya dekat sejam lah. Dah ambil sejam tu lah. Sejam kan. Semalam aku buat 30 minit je tu semalam daripada hotel ke Pit Border. Sama je kalau daripada hanya nak baling pun. Aminah. Aminah demam, Aminah. Minah, Cakap hang kan. mana lah bubu? Where lah bubu? Wah, Uncle Ajuk beli Cakap yeah. Wow. Uncle Lek. Kenapa tak tidur lagi? Dia tak tidur. Nah, dia why apa? don't Abilah. sleep? Dia suka celik buat muka leh. Uncle. Okay, bye-bye. Aminah. Aminah. Yeah. Bye-bye. Okay, pergi go sleep Tak payah selit. Biar ada di sini dia main labu bu. Dah simpan dah. Dia demam sebab tu kan kalau nak balik semalam. Betul. Lepas tu Betul. simpan. Aku pula semalam tengok kau tak ada belakang. Aku cakap tidur je lah. Tak ada, kita bawa slow-slow je Tiong. Sumpah slow. Dalam jatah kereta tu tak boleh bawa laju dalam jalan basah. Slow Ayat dulu tak tahu, kan? asyik. Aku cakap leh, kita bawa slow je lah leh. Bawa slow-slow je lah layan. Ni. Pasiak dia pula atas pasiak Sonok orang gila kat orang jatuh tu nampak. Yang tukang rakam tak sonok. Ada jatuh lagi. Lauk gila dia jatuh. Musing. Yan, next ride bila? Aku nanti pergi Songklau ni ada pejai kan masuk Ray atas galingan lay boleh aku pergi. Hampir leh. Come on. Dia bukan ride, dia pindah kereta. Naik kereta. Wan kena pergi Wan. Kita boleh balik RZ Wan. Pi bila? 2 Julai. Kita balik sini bila? Ada Sabah Mul. Kita balik sini 5. 2 sampai 5. Kena buang aku hari ni. Bawa balik cuti, lepas cuti mana cuti nak dapat ni lah. Yes Ya, lah performer punya annual leave ke apa? Tak boleh lah, aku rasa tak tepi. Tak boleh lah. Tak boleh. MC lah. Kau cerita kat sini. Kau cerita kat sini. Habis duk ajar aku boleh bukan. Betul. Diros, terima kasih. Tapi Yen, Wan kena buat motor laju lah sikit. Boleh lah. Kalau kita semua sama kelajuan leh. Sampai tak apa. Kenapa ujung-ujung pakai tunggu kak? Ya yeah. Betul. Tapi sedap sikit lah kalau maknanya kalau kita kejar celik tu, maknanya ada jawapan nak jawab. Tapi Tiong bagi bawa laju lagi letih pada bawa relax Tak apa, janji puas hati. Tak kat ujung tu kita boleh rehat lama leh. Rehat lama. Macam aku pergi tu kan, macam aku nak sampai Hanya kan. Aku tekan yang aku tinggal si kawan-kawan tu kan. Aku boleh makan kenyang, kau baru sampai. Tak, dia macam ni. Kami makan kenyang baru sampai. Tu lah kata. Laju tu puas. Kau ingat Yen, kita sampai dulu. Kau tengok kita rehat kat hotel macam mana hari tu. Lama kan. Macam tu sedap
Satu sedap lah. Lepas tu buat ride sendiri lepas ni. Ada lari sendiri. Dia ride kalau ride macam ni banyak pala nak jaga weh. Kalau ride sendiri kita itu Tak, cuna. kita motor laju CC je. Betul. Laju CC cukup lah. Apa dia? Dia CC sama laju. Sisi sama. CC sama. CC sama laju. Kalau lambat tu. 250 tu pun dah okey dah sebenarnya relax. Ya. Kau cakap relax. Pada waktu dia ada jadi kawan, ada kawan dia pulang nak pi ya. Masalah aku pun dah dia tak pi. Aku pun dah hampa tak ikut pun. Hang gila weh. Aku tak berani kat Leh. Kau bukan pulas, Leh. Kau memang ajak kita orang pergi kubur. Kau memang nak ajak ke kubur dah. Duk tak fikir cerita. kalau dia kata orang kadang polo sakanah aku tepi di tak panjang cerita. Tak. Dia cakap apa? PLE ni tayar Diablo Leh. Diablo ni hujan tak boleh pi, kita pun sama. Dia dengan Takim pergi depan. Kau tahu tak, aku dengan Takim datang sana, tunggu kita orang Tiong dengan Jeleh. Dah sampai sana, si Tiong dengan aku, si Takim pula dengan dia. Dah berpusing pula benda tu. Hilang terus. Habis nasib baik abang tu ada yang naik tu. Tapi hang sempat lah jumpa adik semua waktu balik tu. Hari dah potong adik pula. Kat mana? Dekat selepas pada terang. Oh laju kat hang kerja dah. Kita jumpa adik cakap Mesti dia cerita, aku ni heran budak pergila mana naik motor macam ni. Dah lah kalau merah takkan celih lah. Mesti cakap, aku tahu dah memang celih. Yang buat motor macam pelak ni dah. RZ dapat ke belum? Saya bukan. Dia boleh je pergi ambil. Kita tak nak. Kita pada penat. Dia bukan RZ tu hilang pun dekat sana je. Bila masa nak ambil boleh. Masalah apa ni ingat kami apa pakai bateri. Dah. Dah nak patah pinggang kita orang semua. Urat-urat ni semua. Saya okey lah. Mereka boleh ride pun. Mereka balik tidur dekat Anyai. Kami tak ada tidak Anyai. Kami direct terus. Kita direct sebab anak saya sakit bengakak. Ryan dah cakap dengan saya dah. Duduk kawan. Ryan dia tak seorang yang tak faham. Duduk lu. Lek lu. Cakap aku nak kata belah. Ya, katalah macam ni. Balik elok-elok lah. Ni dah. Masuk dalam bilik. Lek lu. Yen. Hari tu aku bagi tahu kata mak aku duduk seorang pun dekat aku duduk kat KL. Lek lu. Dajel sama ya. Aku tahu yang aku nak kena balik hari tu. Mak aku duduk seorang. Betul aku nak tinggal pula pergi Phuket. Lek lu. Esok kita gerak sekali ya. Lek lu. Lek lu tu dah habit lah kawan-kawan Lek. Aku dah balik malam. Aku tengok, macam syok je duduk sini kan. Tiba-tiba si Pak Tam ni ajak balik. Aku okey je. Tak boleh. Bini aku dah call kan. Kau tengok malam tu Yen macam mana kat bilik. Aku faham ya. Cuma kita ni macam Khalid apa punya pause ni? Khalid dia mau pergi. Aku pergi ambil 3 bilik. Pergi pinjam dengan duit dengan kawan dia. Oi, Khalid Hassan dia mau kasih bang. Moga rezeki. Dah baring lah. Aku. Dah baring lah. Jom balik sekarang. Yelah tu. Itu aku tengok bawah hancur macam ada budak catering lah. Sekarang. Aku galang catering ni. Sekarang. Kita ada 30 minit lagi ni. Aku tengah jalan nak pergi kat kau. Aku cakap apa hal budak catering ni. Dia nak lepas ni. Kelang kabut pula bawa masuk bang. Sekarang. Kita tak lama lah. 30 minit je dia ni. Cepat. Yang si ni nak pergi beli jajan dulu. Nak pergi beli buah ni dulu. Makanan dulu ni si hitam ni. Mana ada? Beli untuk celek lah. Mana yang tak nak makan apa pun. Tak ada tak makan lah? Tak nak. Itulah yang kita beli misuk lah. Misuk tu kat gurun. Itulah kita nak beli. Itu kita order daripada sana. Kawan mereka. Ni, kita dah buat naik motor apa semua. Cik, dia relax pergi beli makan dengan dia. Zaid dengan Jannah. Yang aku ni duduk tengok jam. 9.45 ni. Pukul berapa nak sampai dekat border? Adam! Alamak, Adam masih tak ikut kita. Adam hari tu. Adam mana? Adam tu? Panik galeh. Adam apa ni kali? Oh, Adam tak ikut. Apa dia tak mau ikut ada hai Yen? Adam bukan kaki ride macam kita. Oh, dia tak bukan ni jual kental Kan. Oh, bukan dia hujan panas makanan rider
Bukan. Tapi Leh, tanya Budak kau Leh. manja. Leh, selama kau ride Leh, kau pernah kencing atas motor tak? Tak pernah, tak terfikir apa aku nak kencing atas motor. Bukan orang lama lah. Tapi sedap ni kalau jangan hujan-hujan, hujan lebat. Hujan lebat. Weh, dia nak fikir kencing macam mana weh? Nak berhenti pun payah. Betul lah tu. Betul juga tu. Bawa pun macam mana? Macam lipas kudung. Sap, hilang. Sap, hilang. Dia sempat lagi kencing. Dah kita kencing siap-siap. Kita Ah. kencing siap-siap. Dia pakai pampers aku rasa dia ni. Kau pernah check kat dia punya ni? Dia pakai pampers ke apa ni? Tengok apa Tiong? Tak pernah. Nanti kita nak kena check sekali lah. Nak pernah Tak cek dah, macam tak mana? ada. Aku sejauh sekali yang konti aku dah kencing banyak kali. Takut dia. Terima kasih Cap, moga murah rezeki. Khaled Aston! Argentina Khaled dia. Aston! Motor maupun motak dah sampai lah KL. Bukan dekat pada besar lagi. Dah sampai KL dah. Apa Apple Motai? Dah sampai kedai celik Dah dah. duduk kat kedai celik dah. Hanif, terima kasih Hanif, Abang Hanif. Dah mandi junub dah tu motor tu. Iku Khaled tepi. Kena mandi air tanah 7 berdi. Kenapa I nak kencing? Pokman, terima kasih Pokman. Atau kata tapi Yen. Aku rasa dia kencing atas motor ke? Dia tak nak ngaku. Dia tak mengaku. Dia nak cover lah. Dia nak mengekalkan celik hamba lu. Menjaga. Dia nak mengekalkan celik hamba. Atau pakai pampers ni. Rider mana yang tak kencing atas motor time hujan Dia lebat? pakai pampers. Khaled Aston! Bawa balik Phuket ni bagi elephant ke apa? Pokman, thank you. Aku rasa mesti dia kencing bang, confirm. Mana dia tak kencing atas motor? Dia nak mengekalkan celik hamba tu. Oh, faham. Itu je. Tapi bukan orang tahu pun. Celebaran. Apa? Celebaran 2006. Sekarang ni. Ini Sarah Mamu. Thank you Mamu. Terima kasih. Celebaran 2026. Bukan Celeh Tegah. Dia tegai. Dia Bukan kat baran lah. Dia Celeh Tegah. Betul. Duduk mengasuh kita Yan. Macam hang mengasuh lah. Kalau balik ni hak mengasuh aku banyak weh. Last kali duduk mengasuh aku first dengan Takim. Duduk mengasuh aku. Lepas tu pelepah kat hang. Lepas tu tak pelepah kat hang lagi. Pelepah kat Tiong. Tiong mana Najmi? Tiong. Duduk mengasuh aku. Lepas tu kat Ryan. Lepas tu kat Pejai. Pejai mengasuh aku lama weh. Pejai yang daripada mana? Masa dekat Phuket? Hampa masuk kanan kiri. Aku kan straight dah. Dia Oh. kata hang laju-laju. Thank Okey you, Jai. Mambo. Okey, dia duduk mengasuh aku pula. Lepas tu last kali ni, yang aku ingat duduk mengasuh aku. Abang Din Baling, Patani punya orang. Oh ni apa Den Forza. Dia Fauzan, dia Din duduk Forza. kat Baling semua. Itu duduk mengasuh aku last kali. Tapi tak boleh aku kalau macam slow sangat tak boleh. Aku maintain 1425 okey Oh, lah. terima kasih. Tapi lepas, bang, Abang Tiong, ingat kita tak jumpa dia. Dia kat belakang mana entah. Ya. Pergi mana? Dia berhenti ambil kamera. Dia berhenti ambil kamera. Aku berhenti dekat ni lah. Last kali aku berhenti dekat Allahumma salli alaihi berhenti dekat PTT simpang 3-nya kiri. Sebelum ada PTT aku berhenti situ lama kat sejam lebih. Buat apa? Lepak situ lah sebab hanya depan tu ya. Itu aku sekali. Tiong, bukan kat situ Tiong, betul tak? Tu sebelum tu. Tak, belum tu kau dah hilang. Kau Oh tak ni tahu kan aku buat video dengan Acap. Dengan belakang. tak ajak pun kita orang buat video. Dia memang buat video dengan orang ni, orang famous. Oh, faham. Oh, faham. Dia tak ajak Abang Tiong lah? Dia 900 Ada. Dia 900 Satu ribu. orang Mana gambar nak pun pandang tak yang ada. 400 ribu. Oh, sebab kita tak nak naik DV Alah butuh. Aku cakap apa kat Anjuling? Depan ni 10 km pergi simpang. Slow kita buat video. Ni, biar aku tunjuk gaya Fly. Aku mana nak tahan ni, dia? Tiong duk ni aku tahu Tiong duk lawan dengan Pak Gemuk. Pak Mana Gemuk nak duk kata tahan kan dia? dah. Okey, aku nak tanya kau daripada Phuket nak pergi hanya berapa kilometer sebenarnya? 400. 400 lebih. Kita orang 600. Mana nak tahan kau ajak buat video lagi? Ni hantar ni. Simpang kanan nak kena masuk Krabi, temui kat depan tengah kamar kat TVE tu. Kan ada simpang kanan. Ni dia orang Pejai. Dia Pejai duk liga dia fly tau. Fly dia. Jom pergi tiga kau tak. Lah kali kau tengok weh. Lah ni pergi Suratani tak ada pernah pergi Suratani. Pandai-pandai dia ada Pejai Ania mengasuh dia. Pejai duk kejar aku. Dia kata apa? Habis siapa laju? Kita kan bikers Kendal.
Yang kental pasti sampai. Kita jalan je. Jalan ni boleh tak? Aku tanya dia. Dia kata boleh. Yang duk mengasuh aku dia dengan tu naik S-Max oh. Apa yang sesat banyak sangat ni? Bukan Aku dah tak, penat dia. Dia boleh laju tapi dia kena ada orang depan yang guide dia. Faham tak? Contoh laju dia. bukan laju. Dia apa motor laju. Buat apa kat belakang weh? Duk jaga jalan GS semua tu. Masalah aku laju dia tak ikut. Han terlampau laju pula. Dia boleh Hang laju. kata relay. Aku lah ni untuk newbie hang bagi aku Wan, Pejai. Boleh lah kami main sepang pun tak pernah lagi. Kena gurun pun nak terbalik tau. Dia bukan masalah Jepang. Dia masalah pulas je. Dia ibarat macam ni. Terlampau. Pagi Hafiz Syahrin tu pergi Phuket. Hang lawan kena dia. Ada belah kaki. Yalah, tapi yang tu dah syok. Syok lah. Aku dah kenal nak pergi ke divider lagi syok. Aku ni syok. tu. Syok kat hang. Ni kaki jadi macam ni. Jadi macam Wan. Kaki duk tahan kat jalan. Aku kata nak terjatuh dah. Maksudnya kat tempat yang bergerigi tu lah. Aku kata Alpista Kopi 121 tak kisahlah. Seret jalan. Masalah motor aku tak ada break sebab tu aku pulas je. Tapi motor tu memang jalan tu memang dia tiap kali corner je memang duduk macam tu Dia Yalah. jangan licin. Dia pebom tu nak bagi grip. Nak bagi Lagi grip grip Asal nak lah. jatuh weh. Tapi Bukan geli. untuk kereta. Dia grip tu. Bukan untuk motor. Sebab tu kita ambil kiri sekali. Kiri Sebab sekali tu jalan tak motor ada dia video. buat belah kiri yang kecil tu. Yang kecil betul. tu. Kau jeli kedai kat itu duk gelak tu belakang. Aku kata buat apa? Alpista 121 sap. Kalau aku cakap ori pun orang cakap lokal apa kau pakai ni bawa lokal lah. Baru lah betul. Dah dia pakai kasut tu. Lepas tu kita dah tunjuk kat Masalah aku timeline. kan Celik ada lah lapik span kat dia ke apa. Jumpa kat Anya tu dia helmet tenggelam kepala dia. Macam sotoy punya pakai helmet tu. Aku tak pejah jakin buat kat dia. Kapi titi, kapi titi. Hambur apa lah tu? Bau kain lepas tu bau tisu kat tepi ni. Ni lepas tu lah. Dan dia jadi kita buat helmet tu dia buat remoy apa kata tak? Buat remoy Jangan tu. dia buat remoy. Remoy turun. Bukan remote tu kan benda tu terkeluar weh. Dah rambut hang tu boleh je sikat naik kau tu. Aku dah naik kau tahu tak? Aku pergi ke Hanya sampai Hanya motor aku rambut aku jatuh macam tu ke? Kau tanya Den. Korea lah Korea. Bukan Korea gila. Kau tahu rambut bila kau laju, aku kan biasa Usha sap tutup kan. Itu kira dah gaya OL lah tu, kadang lah. Nasib baik boleh pergi 148 si Wan Tulang punya. Lebih. Kau sabar je. Nasib baik aku sempat jumpa CEO Satpam dengan ni yang mata juling tu. Abang. Rupanya kat Celah dekat Baling ada lagi juling daripada aku. Ya, betul ada juling lagi. Kau punya juling tu tak boleh buat bincang punya orang kau. Kau tu Tiong macam mana? Ini lari habis lah. Ni duk peluk dengan si juling kan? Had ni. Wui, mata di kiri kanan jahanam lah. Ni doktor nak buat pun pening kepala ni. Apa simpan yang kita terlajak tu macam mata kau je Wan. Betul tak? Mana? Yang kiri kanan tu. Kan aku tanya Ini kau. aku tak faham. Oh, ini. Oh, tak jumpa dia. Ini Kemana? kemana? Tadi dia buat kelab pakaian dalam yang reply ni. Yalah, apa badau. Badau, itu yang geng-geng pelakon Cina dah pakai Yalah, pelakon Cina nak pakai ni apa gerek elektrik tu. Sapu-sampur. Dia order kat mana baju tu? Tak tahu. Tapi aku nak tanya ni Wan. Ni masa happy sebelum pi. Kalau masa jumpa berada juling kat Baling, hang tak tanya dia Wan. Siapa tiru siapa? Tak ada, dia tak ada. Aku cakap apa kat dia? Petuk sangat mata ni bang. Cik ni dah tak boleh baiki dah bang. Doktor pun surrender. Pakar optometrik pun menangis tengok oh. Ini bukan, ni dalam dunia baru first time saya jumpa orang penyakit macam ni. Dia CEO Satpam dengan Ustaz suka. Ya. CEO kelaku terus weh. Aku jumpa Ustaz. Ustaz duk. Ni tengah duk ejah mata ni, Ni. Si Celek kat sebelah orang tengah picit-picit je gawat. Kau tahu dia buat apa? VTEC tu go on. Oi, dia kantuk busuk siap. Apa? Boleh. Tak, tengah-tengah kat kaunter ni. Prop. Tak, dia tak bunyi, dia senyap Tengok aku. Gila. Aku kata, kau kentut emang? Tak. Silent buat gila. relax. Dia punya buat relax dia. Buat relax. Kau tak mampu salah. Ya.
Baru padu. Padu tak padu semalam aku bagi. Semalam dalam kereta. Si Akuk, si Bidon dengan Mok semua tak ada tidur. Apa kau bagi hari tu? Aku bagi semalam sambil live, tengah live. Kau sampai kau apa ni? Abang Tiong? Ni nak cawa ni, 2.5 cawa. Tak, sampai tadi. Oh, sampai tadi pukul 6 pagi. Oh, kau nak bagi kat lambat tak? Pukul 6 pagi, hantar Akuk tu. Oh, hantuk hantar kat DJ Angkut baru tercabut. Apa tercabut? Baru. Asal? Pasal apa? Jatuh dekat tu lah. Kat corner. Oh, belah kiri lah. Belah kiri lah ni. Letak macam ni, Leh. Oh, macam corner MotoGP tu. Tak tangan tu. Dia memang tak mau kalah. Mamak kan. Dia memang tak mau kalah. Dia ada darah mamak ni macam orang Kadir lah juga. Tapi orang Kadir dia kalah. Dia tak mau kalah. Dia Tapi corner dia aku- kalah geng kita pun dia kata dia menang. Aku motor Oi. lempang lah, rajin duk rem. Aku ajak weh. Dia bawa motor tak relax tak relax. Tak Dia relax. memang Tak relax. Kalau ADV tu dapat boleh tengok 3 orang tu hilang. Pasal dia aku nak kena terkajang. Tak. Wan, dia memang macam tu. Abangku. Ya abangku. Dia kena abangku. Mana tu? Nombor ala dah. Nombor ala. Jangan jalan macam iguana hitam. Oh, jalan masuk mall. Ada manis-manis dah abangku. Tak tahu 1.6 dah deposit. Dia pakai beli. Kalau lagu tu masak Maggi tu. Bukan ni. Aku ni usah lah. Aku nak balik tu. Aku nak beli singgah 7E. Nak beli makan. Nak esok. Sampai apa pun tak beli. Ni punca si hitam ni kalau nak balik. Kan beli burger. Ni sedap. Bila masa beli burger? Yang kita beli makan dekat ni mana tu planet Mana Pluto? kat planet Pluto. Bila masa beli burger? Kan kita makan burger. Burger apa pula? Kan kita makan yang aku dengan Takim datang tu. Hang tunggu tu. Mana ada? Wah yang makan burger. Cili nak makan. Kan bagi celai burger sebiji. Tak ada. Siapa yang makan? Tak ada. Apa tak makan? Gila ke dia tak makan? Waktu Gila. tu Hang Gila. tengah buat live tu. Yang hang tengah buat live tengah tunggu kita kat PTT tu. Apa tu yang ni? Ya Tiong. Clementi. Ni nak buat tea ni. Mana ada? Tak ada. Bukan. Ni masa nak balik tu. Oh balik tu. Kan kita makan minum sup. Biar usuk tu makan kat gurun. Setan. Oh ya. Tak berhenti lagi lepas pada tu. Ya, Mana tak dah ada. berhenti dah. Tak berhenti dah. Beli berhentilah minum air. Bila? Hang tidur. Tengok. Dia tertidur pun tak gerak. Beli air je kau macam ni kau. Nak air. Kau tanya si Jannah. Jannah apa undertaker? Jannah tu macam undertaker kalau tidur. Patut aku laju kan. patut aku buat rakam hari tu reaktor ni. Wan buat Penguin kereta laju reaktor. kan. Wan kau buat kereta laju kan. Mana slow weh. Tapi kau buat kereta laju kat semalam. Semalam slow sumpah. Betul slow. Slow pun 17, 16 tu. Mana ada 16? Satu Dia buat laju lah. Dia buat laju. Laju. Aku belakang kau mula-mula. Kau apa? Kita gerak sekali kan. Ya, lepas tu kan abang kat depan saya. Ya, dah sebab hujan. Ya, lepas tu tak nampak dah. Tak nampak dah. Lepas tu memang Dia tak potong nampak kiri. Apa Tiong potong kiri betul hilang. Hilang. Tiong hilang lu. Aku pun hilang dari pandangan juga. Tidur. Siapa bawa kereta tu? Apa Tidur Tiong? lah. Sebab dia tak keluar malam tu kan. Oh. Bidung apa tulisan Jawi? Begitu saja. Bidon ni pakai baju korban. Baju korban. Baju korban. Dia pakai tulisan Jawi malam tu. Aku tengok baju ni hijau. Dia kena tidur malam tu sebab dia nak bawa kereta. Oh, gila abang kakak main mene-mene ni. Bagi duit lagi tak payah. Dia tak payah bagi. Nombor akaun. Nanti aku minta. Masuk duit budak tu yang meninggal tu dah DM kau Ya apa? Yang Rek dengan kita Phuket ada seorang meninggal tu. Belum. Aku DM banyak sangat lah weh. Tak tahulah. Korang tolong carikan boleh? tolong cari kawan. Aku lagi takut. Lagi yang tak kenal lagi. Kita macam mana nak tahu? Guys, Korang okay, tak tahu, kalau anda kata betul, korang DM Tiong. Tiong ke Bang Kadir ke. Tiong kan boleh Tiong boleh trace.
Betul-betul. Baik pergi kat Tiong lah. Siapa yang akan jadi waris dia Celik lagi Kenal? senang. Sebab dia ambil gambar dengan celik. Punya apa? Yang budak tu Meninggal sebab tu. Tiong nak bagi yang tu duit tu. Dia tak kenal. Kau tak kenal? Sedap dia dagang. Atas lintah. Dapat juga merasa duit raya ni. Kan? Banyak makan duit lain. Tidak Pasal lah. menyesal pula hari tu kat Phuket tak live. Tidak aku tunggang 3 orang ni. Ada maram ke? Haji habis. Dekat Kalim Lane yang bawah tu kan. Yang kita makan tu petang tu hang bayar semua. Celik banyak. Oh, semua hang bayar. Alah, lepas tu? Aku fikir kan, aku pun hari ni siapa man? Siapa duk bayar tu Tak duduk collect pula kan? Duk boh-boh semua Kali dengan ni, Sulaiman kita bayar. Oh, Leman. Kan kita 5 table. Yalah, Leman kat depan sekali kan? Orang duk menekan-nekan aku dari tadi ni Semak Apa benda? Ismar Rani. Abang Tiong tanya lawan Forza jatuh pun cerita dah 10 kali cerita dah pasal tu. Apa benda? Yang Forza jatuh tu. Borza jatuh? Yang masa nak masuk border tu lah. Siapa? Yang terbalik tu. Alah, itu kan jatuh parking lah motor aku tu. Oh, jatuh kakinya. Bukan apa pun. Bukan accident. Aku duk parking kat bukit. Top jatuh. Wan Tulang tengok lagi Rian. Motor dia. Belum orang tulang tak balik lagi. Bawa lori tak balik lagi. Orang baru naik motor memang jatuh. Pergi tumbang motor biasa tu. Nanti hantu tacak Nanti kita. Awak dah selamat dikebumikan Apa dia, di Leh? Sungai Buah. Di kampung Sungai Buah. Apa dia tadi? Dia cakap dia orang baru memang pergi tumbang motor biasa tu. Apa Orang tu? baru. This is Jordan Boy. Ni abang kakak Jordan Boy Lobster ni dah masuk Dia garang dia buat garang. Dia garang tak boleh buat main dengan dia weh. Boy, boy dekat live awak. Boy, Ada. tali pinggang macam mana boy? Cakap nak bagi kemarin sampai kena baling ni. Tali pinggang mana? Tali pinggang kau dah sapu? Boy, besok saya bagi Tolong jap. Berapa kali jumpa besok? cerita boy ni. Hai abang boy. Nak kena terkajang apa? Muhammad Farid, orang akan nanti ni hantar nama akaun ataupun call saya jap. Ataupun bagi nombor plate on the motor tak apa. Bagi aku kat visit tu aku repair balik. Alamak bang, tak apalah. Budak-budak baling boleh buat bang. Tak apa. Apa nama plate nanti dia nama plate dia. Kita cari. Boleh, budak tu boleh buat. Nak tahu nak bagi duit. Ini tak ayah pun tanya tak ayah nak. Ikut. Tak ayah nak balik Saya duit. hantar boy. Gua boy. Nantilah dia pergi KL lah. Kau tak kita hantar semua dekat rumah anak yatim. Rumah ni apa? Yang meninggal. Boleh. Tahu macam mana dealing baru ni, Le? Jom. Beli dia PSG 762. Apa dia? Tiong. Dealing baru. Raya ni. DSP tak ada set member. USP tak boleh weh. Aku okey. ni jujur. Aku ni jujurnya tak penipu. Kalau anda kata aku start pakar. Sebab BSP tu kita akan malam. Malam saya memang tak berani tu. Dah start silap. Boy, Start terima pagi. kasih boy. Thank you boy. Kalau malam 12.30 tu kita bawa motor boy. Terima kasih boy. Mohon rezeki boy. Boy bagi-bagi ni. Nak cover balik duit tali pinggang ke? Boy? Hai boy tak bagi kita pun. Tak bagi ya? Ni boy Boleh lah yang pinjam bagi barang kita. kau lah. Orang kajam Bagi kau. aku. Oh, Boy dia dah. kan jaga handbag dia. Bagi aku Ya. tahu boy lah. Lupa boy saya. Tak nak DM saya buka DM. Saya nak Tak ada barang mana. aku gerak dulu Aku Bagi mandi dia. lagi ni. Pukul 7 lagi ni. Okay, pihak mengai. Ngai pula. Nanti mengai asal mengai. Jordan boy bagi kita train. Thank you Iman. Dia nak Thank you cover abang tu. boy. Diam Ni Jordan boy bagilah sini sikit TTU makan modal ni. Abang boy ni sepatutnya dia kena bagi Moderator pun dah kat Celil tidur dah banyak. bang kak. Apa Siwan? Abang boy ni kena bagi banyak kat Celil sebab Celil ni selalu teman dia. Betul. Betul tak? Sebab hang jaga dia punya barang-barang itu. Kita hilang barang tu habis 5-6 ribu je barang tu. Lepas tu ni aku lagi. Dia call aku lagi time tidur. Ya, dia call. Pergi dekat reception ni sekejap Wan. Cakap apa? Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Tapi kita rasa dia dah jumpa cycle gila. Tak apa? Jordan boy Oi, tak boleh.
Dia memang gila leh. Dia mesti seronok jumpa kita Hai, seronok. Gila tak seronok? Gerak Duk lu. joget. Oi, gerak lu. mana Wan? Apa ni? Ngantuk oi, hang pun tak ngantuk ah. Weh, aku cakap leh, aku memang sampai sekejap lagi. Aku 2.40, 2.45 aku nak gerak ni. Awal gila lu. Tak boleh leh. Kau tahu tak yang penat semalam tak habis lagi weh. Bagi muka sikit. Aku kalau hang kata, weh, Wan, aku kejar dengan hang, kau kejar dengan kau, pergi kejar dengan hang. Aku bawa motor lah, Ducati. Performance. Tapi aku jaga bagian ni lah. Karbohidrat hang, protein hang. Protein hang. Ah, Kata masa cakap protein tu teringat masa mula-mula kenal. Ni aku duk jaga ni boleh. Aku duk jaga bagian kitchen ni. Untuk ESR performance kau. Lepas tu Sri tak duk jaga dah apa kita punya makan. Tak payah dah. Kita dah ada kitchen. Kitchen sendiri. Cerita mula-mula kenal. Nanti abang kakak. Cerita mula-mula kenal ni. Saya kepala dah serabut dah ni. Dah naik pening lah. Apa ni pasal apa? Bukan lah. Maksudnya besok nak masuk kerja dah ni weh. Rehat tak cukup. Oh, faham. Tapi memang bangun lewat pun kan? Bila? Memang si Wan bangun lewat pun. Dia bukan pernah bangun awal. Sebab tu dia kena sidai saya. Pergi kerja awal weh. Raya bersama morning person konon Bukan. Raya duk teman aku tu. Duk sembang dengan Mina kat bilik. Duduk sekali tahu siapa bangun lewat Malam sama kita dah kawan. make time tau. Pukul buat takkan nak tidur sejam ya. Tapi kita tidur berapa jam? 2 jam lah Wan lah. 2 jam, 3 jam 2 je jam tak weh. sampai 3 jam, tak sampai 3 jam. Tu masalah hampa. Dah tahu esok nak balik bangun awal lah. Oh, masalah apa? Hari pertama dah okey dah. Aku hari kedua lah pula. Tak, aku ni si Ryan tengok. Sebelah ni Amina. Ya, duk nangis. Betul tak Ian? Betul Wan. Itu dia masukkan lemang toki kat belakang aku. Jordan Boy masuk. Pandai dia lari balik awal. Saya balik awal ni sebab saya mengantuk. Kamu tengok kedai makan aku mata macam mana. Sengit dah mata. Memang ni, sengit. weh, ni Amy request. Amina. Ni Ceca. Mi tak balik lagi Mi. Ni budak gemuk mana pula ni? Kau sedap ke apa ni si Amy ni? Ian. Cerita si Amy. Tak tu, aku penat sakit kaki. Mi kau tak balik lagi Mi? Tak balik lagi ke? Tak, belum. Esok balik kot. Tak larat lah. Takkan. Sakan 6 hari 7 hari kat sana. Duit banyak lagi ni. Masalahnya duit shilling banyak penuh dalam dompet aku ni. Duit shilling penuh bertukar. Alang-alang habiskan lah kat sini. Tak Mi motor ada windscreen tu. Windscreen. Windscreen tu apa? Yang depan punya panjang tu. Windshield. Windshield. Tak cukup tidur ni. Windshield ada tapi taklah panjang macam sebelum ni. Sebelum ni aku punya lagi tinggi. So benda tu yang Sebab tu motor dia selesa sikit. Angin tak tepuk. macam yang siapa tu Zaid tu duk sakit sebab dia langsung tak ada celik bagi. Bukan. Kalau tanya saya, dia sakit first dia memang tak ada minat ke arah situ Amy. Betul. Itu kalau orang betul-betul kental naik je. Koyok sampai 3 kat badan dia. Aku macam kesian juga dia ni. Tapi nak buat macam mana kau dah jalan kan? Jalan. Tak naik pandai kali lagi. Naik pandai kali tahu lah teruk tak teruk. Pandai kali lagi penat. Pandai kali siap luka lagi kat kaki. Sebab apa? Pandai tu lagi Panas. gila. Ya. Kau berhenti tu lagi kau sakit. Ni apa Kita Jordan Boy patah balik cakap. kali. Naik Forza dulu tengok 148 macam mana. Ni Jordan cakap Zaid tak macam saya kental. Siapa Jordan? Dia tak apalah dia naik flight. Dia duk suruh si Zaid order flight. Naik pergi naik sama. Angang tu Jordan. Tapi Sebaik kita orang duduk bilik tu. Awak tunjuk boleh buat reaction macam mana Jordan Boy marah itu. Boleh saya nak tengok. Saya tak ada kat tempat awak. Dia cakap dia speaking. Speaking way. Tunjuk nak tengok. Sebab saya tak ada tempat awak. How many gram is this? How many gram is this?
Aku cakap apa cerita boy ni pakai duduk sini kan kena tembak dengan budak towing ni. Lepas tu dia panggil come menu. Dia Kau tunjuk. menu, tengok menu pula. Tengok menu pula. Buat lah dia ni. Aku kata sakit. Aku kena pistol lah kat ini. Aku kata. Aku duduk pening kepala. Ni 100,000 gram. Aku cakap, mampu lah boy. Bayar je lah weh. Yang aku ni bangun seorang-seorang aku kata QR QR. Dia duduk 1,000 gram tu lagi. Sebab apa ya? Aku situ aku tak cover lagi. Budak-budak towing aku tak kenal. Aku cover Anyai lah. Dengan Patalong. Ya. Aku tak boleh dia tengok Ryan ni. Apa yang kau tak boleh tengok ni je macam? Tak tahu lah. Dia dalam kepala otak aku bermain. Ya. Biar je lah main kat kepala otak kau je. Okay je. Handsome. Esok kau balik bila So, tengok lah keluar daripada hotel balik lah. Ni hang kat mana? Kat Anyai lah. Kat Nyai. Ui, hang pun sampai Anyai ni Sebab aku kan stay Krabi sehari. Oh. Lepas tu terus tembak Nyai. Esok bawa balik. Krabi buat apa gitu? Krabi bukan ada apa pun. Tak ada lah saja je. Aku tu kan bawa bini. Jadi Tak ada nak makan sontam leh. Sana orang cakap sontam sedap leh. faham lah. Dengan tom yum dia. Tom yum Ni, kat... makan kat mana pun paling sedap tau dekat mana? Dekat Anyai je. Betul tak? Dekat Phuket tu pergi makan sampai habis over duit. Haram tak sedap tu. Si acak tu. Sini le. Ni lorong ni lah. Kami makan sedap lah. Ni lorong kat tepi Bangla Road tu ada lorong kecil tu. Aku pun tak tahu ada kedai makan kat situ. tapi leh yang kau belanja kita orang tu sedap tempat tu. Yang ayam berapi tu. Tu kalile tu memang sedap. Kalim tu sedap. Tu boleh. Tengoklah belakang pun ada le. Celir punya tu. Yelah, celah punya. Dia ada program ke? Ni masalah yang kita pergi makan tu, kedai tu. Yang mana? Yang lorong tu. Kedai lobster tu haram tak sedap. Dengan bau NSK dengan coketnya. Lepas tu dengan tikus duduk lari depan tu. Kau tahu Amy? Tikus main macam hamster duduk kat sini tu. Cakap dia boleh iguana ke? Gila teruk kedai tu. Si acak dia cakap, oi sedap kita makan sini, sedap. Weh, tu bini Man masuk hospital tu. Sebab? Man kata bini dia start buka kuping lah. Dia bukan ni ke? Bukan accident ke? Tak ada Accident. Aku telefon tadi. Itu buku apa? Accident. Aku cakap, bang, abang main accident lah. Bini masuk ward dia kata. Aku cakap apa? Doktor cakap apa? Doktor kata bini dah sah buka buku kuping minggu depan. Kena jumpa KK lah setiap bulan nanti. Dia dah buat dekat ni kat Phuket hari tu. Buku kuping ni mengandung. Tahu. Orang tanya betul-betul dia cakap main-main pula si Abang Man ni. Lala kedebom juga jatuh dia Duk kalak hang duk pergi urut kat mana Aku urut dekat ni juga. Haknya itulah yang kat tengah-tengah apa ni? Ayai urut dekat sana urut, kat sini urut. Biasalah dah bunga. Dah kalah macam kita pun main berat-berat je. Tak ada dah urut sampai 3-4 kali. Tak tahulah. Mungkin dia lah bahu aku tu dia macam tegang lah aku. Dia tegang urut. Bukan sebab gemuk. Sebab engkau dah gemuk Mi. Gentle Mi kau dah gemuk. Kami semua kuih-kuih. Sebab tu kami tak sakit apa. Relax lah. Merita. Main dia dah gemuk je gemuk gila tu. Leha pun tak ada tu. Dah jadi macam acak lah tengok. Macam katak buru lah. Kat sini. Tapi tu boleh simpan duit shilling lah kat itu. Aku tahu lah selera aku makin tinggi ni. Lama kau dah lama bela kura-kura kat belakang tu. Popis lang na bro. Ni, nak kena cerita dekat Bukit Hitam ke apa? Lain lo. Itu part 900 Oh hantar, aku kena marah. Sabar itu part 900. Cerita tu panjang kita relax lu bagi Aku kentung. gelak ya Allah, buat aku kena marah. Ni si budak ni lah, budak Jitra. Aiman panjang. Aiman panjang. Otak betul lah. Pasal dia aku kena. How many person betul. Ryan, aku nak cerita juga aku happy apa. Relax lu. Aku nak cerita juga aku tak tahan. Relax lu. Weh.
Jangan lu. Kita 900 tu. Aku gelak dari keluar border sampai habis aku gelak kat dia. Sabar dulu le. Tolonglah. Kita cerita ni benda esok macam mana? Kita bergantung dulu macam mana? Weh, kena marah weh. Jangan cerita le. Kita cerita Hantar kena besok. marah macam seolah-olah Hang jawab Periksa salah. Satu dewan tengok dia. Hang tengok muka dia macam mana. Kau tahu ni Mak Jen macam makcik kantin pula tapi aku tak nak cerita hari ni. Besok aku cerita. Le tak payah le. Besok. Hantar dia nak teriak. Kakak gangster lapor lah. Aku nak aku dah nak cucuk lighter gila. Kau tanya si Aiman duk tahan aku. Nak Berkacau terbakar mata. tempat tu. Berkacau mata masa kena marah. Aku tengok Oh, pasal dah bukan lain semua tengok dia. Relax dulu le. Ni cerita besok le. Nanti esok tak cerita le. Jangan le. Tolong le. Aku minta tolong had ni je. Towing lah, tak towing lah. Kendarkan masih kenting lah. Tagilah raya pun lah, Yen. Yen. Ni lagu Biar dulu. Dah buat betul. Emat dulu le. Aduh, Yen ni. Siapa? Siapa pun tu? Usuk TikTok lah. Usuk lah post. Tagilah, relax tu. Cuma duk kata kat Wan ni jangan potong. Dan aku ni. Confirm. Jangan le. Aku minta tolong kat hang. Yen, ni. Dia duk kata aku baran. Ada lagi baran kat dia. Ni makcik kantin kalau kau nak tahu. Dia sampai je border Malaysia kau tengok aku kepung budak-budak towing macam mana. Budak-budak bangi turun macam mana tengok. Tak boleh keluar dia kena, dah. dia kena marah. Dia kena marah depan orang ramai. Aku marah. Hanya dia dengan aku je. Ni tak dia kena marah depan orang-orang. Dengan fan-fan dia sekali. Le, relax le. Kita sembang esok ni le. Part ni aku minta tolong sangat besok punya. Okay. I love you. Cik baik. Itu abang kakak kalau tahu tu. Abang kakak saya boleh jadi baran tu. Jangan main. Merayap pasal gelak kat Wan. Kami 3 orang. Aiman Panjang, Zahid dengan Jannah. Gelak dalam kereta tu. Tu sampah hantar Aiman tu. Betul kalau Wan buat kemas. Kau tahu Wan buat serius kan. Kalau dia kena kawan yang serius dia muka lain tau. Sakit. Ni berkacau kena marah. Aku pun tengok dia. Wan takkan kena macam ni. Wan kena marah. Kau tahu Celek kata apa dia jadi dengan adik aku ni? Apa dah mata dah berlinang ni? Lepas tu si Aiman Panjang tu duk tahan aku. Aku cakap Man tak apa Man. Aku dah tak tahan ni. Main lighter aku cakap. Bohong. Tak apa besok le. Besok benda ni besok. Ni kalau cerita dia gelak Jangan nak gila lu. Dia nak feel lah. Le aku rasa aku nak gerak ni. Besok nak jalan ni. Relax lu. Cinta. Aminah tak Gerak hidup lah. ni. Assalamualaikum semua. Okay. Le, kita jumpa esok. Okay. Aku tak tahan ni. Kau turun. Sakit anak. Aku nak pesan satu je. Sama. Benda tu kita cerita besok boleh? Ni kalau orang bagi TTU cerita juga Jangan kau. Takkanlah kau sanggup aku macam tu. Dah lawak aku teringat masa balik. Jangan le. Kita buat benda tu besok le. Sebab benda tu besok panjang ke cerita. Benda ni abang kakak kau nak cerita kan. Dia lagi sedar kan. Sebab Ryan tak ada. Raya tak ada. Dia 900 part ni 1000 ni. Nak elok saya Celek Zaid dia duduk 3 orang ni kena duduk bertiga. 3 orang ni yang duduk dalam kereta yang tahu. Ya kena cerita. Macam kita ni okey bawa part Danok tadi kan. Tadi dia macam tak best sangat cerita tu sebab apa? Sebab Ryan semua tak tahu cerita tu. Raya tak tahu. Patut pun Raya pun dia macam buat tak tahu lah. Sebab dia tak tahu apa. Sebab dia tak tahu apa. Sebab dia benda tu sebenarnya kalau betul-betul akhirnya dah sampai rumah duk main hati balik kan. Benda tu lawak setan. Kalau ingat balik lah kalau aku dengan Zahid ni. Apalah si penguin tu baran sangat kita dua. Apa mak? Memanglah buat salah. Dia kena 3 orang. Kena 3 orang sedap. Betul tak leh? Betul. Tapi Zaid di mana Zaid tak live pun ni? Dia kata besok.
Ya, besok. Tapi Pak Had tu hang jangan duk cerita. Kita minta tolong sangat ni. Tapi kalau cerita dia orang tahu habis orang perangai macam tu lah. Cerita besok. Ni yang patut ada offer lah. Like 1M pun takkan cerita lah. Macam tu leh lah abang aku. Abang yang tepati masa. Bukan leh baran. Celeh 2026 tegah. Celeh tegah 2026. Okey, kita celik tegas sebab apa? Sebab nak bagi hampa masuk elok. Betul. Bukannya marah dia sebab buat salah. Betul. Bukan marah sebab apa. Ni dia pun offer. Singa sekok bagi cerita. Tak boleh leh. Leh pun kena cakap benda tu. Tak boleh. Benda tu paling tak boleh. Leh, hang cakap benda tu. Ya, tak boleh. Dia pun nak sikit je. Tak boleh. Kena marah Makcik Kenting. Bukan. Makcik tu macam Makcik Kenting. Bukan kena marah dengan Makcik Kantin. Makcik tu perangai macam Makcik Kantin. Tak payah cerita lah. Pergi mampus lah. Sikit lah kita cakap tepuk meja boleh? Tak payah. Kau tepuk meja macam kau nak cerita semua ni. Tak payah. How many percent? 5. Dah. Cukup yang tu jangan kami bagi hint. Dah. How many percent je? Dah cukup. How many percent je? TTU ke tak ada. Memang siapa dah cakap siapa bagi TTU ke, singa ke, tak ada. Takkan cakap benda ni. Hint je boleh. Hint boleh. Siapa yang ada je tahu kat situ. Satu bapak Maliki pun hilang telok lah masa tu. Macam ni lah. Kalau dia nak bagi TTU kan. Kau 50, aku 50. Aku cerita gentle. 50 TTU kau, 50 TTU aku. Mereka takkan bagi yang TTU. Sebab kita cakap macam tu. Biar mereka tak bagi. Okay. Biar mereka takkan bagi kita TTU. Kita tak cerita. 50 tau. 50 TTU. Cukup. Mampus. Tak payah lah. Dua-dua aku nak gerak ni. Aminah duduk jerit-jerit ni. Mana tak dengar pun. Ada. Panggil lah. Ni Ben aku kata sak dia kata. Ben aku kata sak. Tak ada. 50 pergi mampus. Ben aku berani weh. Ben aku berani weh. Jangan abang kakak. Ben aku tu gila weh. Tak boleh. Hello. Kita baca doa first. Abang Ben aku tak boleh weh. Aminah. Tengok dia pegang labu-bu je dah. Dia suka bila cili bab kau. Dia buat malu-malu. Rindu bapa ke? Miss bapa. Abang Meko jangan bagi bang. Meko jangan bagi TTU. Lawak je. Amin. Jangan bang. Kita melawak je. Memang cerita tu tak cerita bang. Uncle bagi blackjack lah. Tak say what? Thank you. Thank you, uncle. Say thank you, uncle. Aminah. Bapak Aminah kena marah dengan Makcik Kenting. Baba kena sekolah Aminah dengan Makcik Kenting. Baba kena marah Aminah. Macam mana? Thank you. Abang Meko jangan bagi TTU tau. Marah si Wan lagi. Jangan tak nak bang. Saya memang tak nak. Saya gurau. Abang bin aku tak boleh buat main kak. Dia tu gila lah tu. Dia baru masuk ni. Dia masuk balik ni. Dia buat apa tak tahu. Tak nak. Bang. Jangan bagi. Kita tak akan cerita bang. Takut pula aku si abang si bin aku ni. Si Tesco ni pun berani sebenarnya. Tak nak sebab kena buat aku. Bye-bye abang kakak. Lek aku gerak luar ni nak main dengan Desai. Ni Aminah pun nak live kali. Bagilah dia live. Dia nak live tengok apa Aminah. Aminah want to sleep right? Sleep with who? Mommy and? Bob, thank you Bob. Mommy and? Baba. Mommy and? Baba. Mommy and? Hey, Baba. Head, shoulders. Aku nak gerak ni Len. Kau jangan nak pasal-pasal aku. Kau ni tarik pula aku. Len kau jaga diri Len. Semoga dimurahkan rezeki mudah. Nanti kita datang kedai Okay. Tolong main kedai buat kereta Sat. RM1 kereta Mata Julin dah kereta kita pun.
Mata dah kelain macam tu di depan. Oh tu orang kepak Ada kepak aku koyak tu ni. Itu aku tengok mana lebih depan tu. Dah kena koyak Ada kat belakang tu. Tu aku tengok Rabut letak tengok. belakang kan. Tengok belakang. Seri balik, Seri tengok. Duduk kat kita elok, duduk kat kita rosak habis. Ada tu dia cakap buat salah apa-apa kat sana. Tak ada. Ni bapa. Macam mana? Cakap sikit. Seri kat depan ni cakap sikit. Celi ajak semayang kan? Celek ni semayang dengan kita sekali ni. Celek pun duk kata. Pak Tam boleh bila senyap, bila kita senyap time bila? Dua masa aja. Tidak kan semayang? Itu dua aja Seri. Tak ada buat lah kelaku-kelaku ni bergaduh dengan orang ni je. Lobster. Seri duk mana? Ada depan tu. Duk packing Ada ah. depan. Dia duduk kira baju. Duduk Boleh pakai ke terminal tu? tak pakai pun. Awak? Boleh dah. Mana? Boleh dah ni tengah pakai. Print tu boleh pakai? Boleh. Okay cantik Okay lah. Kita jumpa esok nanti. Dah Esok beli dah tengok kalau ada apa-apa call kita. Apa dah beli dah. Apa dia? Nanti apa-apa call kita kalau ada nak datang mana. Okay. Baik. Okay. Assalamualaikum. Esok Bye, kena bye, jadi bye, elok bye, bye. bye. Salam. Bye-bye uncle. I love you. Bye. Mama. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Okay, abang kakak. Abang kakak. Hi. Hai. This is I'm Amina. Ayana. Saya Amina. China. Saya kakak Amina. Kakaknya. Okay, kakak Amina and Baba and Mami Ay, mommy. want to sleep. She. Now what time? Wet time. So we see tomorrow. She. Yeah. Okay. Okay. Goodbye. Okay. Good girl. Okay. Nino Rachel. I love you. I love Hey, dog. No. I have dog. Say what to uncle? Okay. Okay. Thank you, uncle. I don't wait. Okay, jom kita baca doa. Abang kakak kita jumpa besok Saya penat nak layan dia jap. Sian dia. Okay, jom baca doa dulu. Macam mana Baba ajar kalau doa? Macam mana kita nak doa? Okay, ni. Up dulu, okay. Ni Ana buat macam ni dulu, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Say. Ya Allah, ya Tuanku. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Masukkan kami kepada syurga-Mu. Jauhkan kami api neraka-Mu. Jauhkan kami daripada penyakit ais dan dengki, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Perjalanan kami ke sini, Alhamdulillah, ya Allah. Selamat sampai. Ya Allah, pemudahkan urusan kami. Bagilah rezeki kami seperti air zam-zam yang mengalir, ya Allah. Ya Allah, Nana. bagilah kami masuk ke syurga-Mu. Kamu. Dan jauhkan kami daripada api neraka-Mu. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat berzina, ya Allah. Say. Nana. Okay. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bye abang kakak. Baba kakak. Bye uncle. Abah kakak. Bye auntie. Bu ati. Baba, Amina and Mami. Baba mami. See you tomorrow. Sini Yohani ni. Nak ini mami. Okay, thank you abang kakak yang mana komen, yang mana bagi gift, yang mana tumpang rezeki, bagi kami rezeki. Semoga rezeki abang kakak tidak putus seperti air zam-zam. Jam. Bye-bye. Bye-bye. Jaga diri abang kakak. Bye-bye. Assalamualaikum. Goodbye. Good day. Good day. Mama. Mama. Sayang Baba.